Tapi hantu yang ugut aku mati tu Memang siau kau memang celaka kau. Tak nak kawan kau tu. Serius. What up guys? Welcome back to our Borak Gen Z. So untuk topik hari ni kita nak go high energy pun tak boleh sebab topik benda ni memang tak high energy langsung. Alright. And sebelum kita pergi ke tajuk, saya nak perkenalkan dulu guest kita untuk hari ni. Kita ada Atif dan juga kita ada Bel. Hai. Bel yang mana Bel? Okay, dari Shah Alam je. Shah Alam lah, orang Shah Alam kan? Shah Alam. Atif, orang Kedah kan? Tak, Shah Alam. Kau boleh dengar play Kedah ni sebelum kita shoot ni. So untuk topik kali ni guys, kita invite orang dua sebab ada yang baru kena dengan pengalaman ni. So yes, pengalaman seram. Yes. Okay. Batu. So sebelum kita mula, saya nak cakap terima kasih kepada viewer-viewer kita yang sentiasa support, komen, like and subscribe kita punya channel YouTube Borak Gen Z. Okay, dan jangan lupa juga untuk tekan notification bell supaya korang tak terlepas sebarang episod yang akan datang dan tahu episod-episod yang dah lepas. Okay, kita tak nak borak intro banyak lebih-lebih, kita terus start. Tim, Betul. kau contact aku Tim. Kau cakap kau baru je kena ganggu. Yes. That's why kau request untuk cerita kat dalam podcast. Kenapa Tim? Betul. So macam ni lah Aku cerita. So benda ni jadi like 2-3 minggu lepas. Baru ni. So aku pergi ke rumah cousin aku dekat mana tu, kena rahsia sebab ni kawasan bukan rumah dia kan. Maksud aku bukan rumah yang dia beli lah. Okay. So dia kerja dengan satu syarikat plantation famous juga kat Malaysia ni. So siapa-siapa pun boleh teka lah syarikat ni. Yang dia paling famous. Besar lah. Besar lah. Okay. So Boleh setiap daripada dia punya staff ataupun orang yang duduk dekat estate plantation dia orang akan dapat rumah seorang satu lah. So dia dapat sebiji rumah ni. Supposedly rumah ni untuk yang dah berkahwin. Tapi disebabkan rumah tu dekat dengan dia punya manager dia suruh duduk situ. Okay, aku pun pergi rumah dia nak lepak dengan dia kan. So aku dengan wife aku pergi. Sampai awal tu okay lah, tak ada apa-apa yang macam kejadian pelik-pelik lah. So bila plus one dia sampai, kita orang gerak pergi lepak. So pergi lepak apa semua. Dan balik lepak tu, like tak ada lewat pun, dalam 9.30 macam tu, 9.30 malam. So masuk lah ke dalam estate dia tu. Dah masuk estate dia tu, nak ke rumah dia, kau akan lalu satu ladang sawit. So ladang sawit ke kiri, dan naik atas bukit sikit baru jumpa rumah dia. So after daripada lepas polis bantuan tu, belok tu kan lampu kereta dia akan suluh sekali je kan. So waktu suluh tu aku ternampak macam ada benda hitam dekat celah pokok sawit tu. So tapi aku fikir salah nampak kot. Maybe pokok, bayang pokok ke apa kan. Bayang apa malam kan. Tapi mungkin pokok apa. Aku just like positifkan lah. Aku punya fikiran lah. Husnuzon. Positif. Okay. So aku okay lah. Aku naik dah sampai rumah dia. Sebelum kita orang nak gerak balik tu, pergi lah toilet semua. Masing-masing pergi lah. So aku yang last pergi. Aku pergi toilet dia tu. Dalam bilik dia. Aku masuk. Aku membuang. Normal lah lelaki lepas makan membuang kan. Yeah. So tengah-tengah membuang tu, sayu je dekat telinga aku. Dia tak kuat tapi jelas. Bunyi seakan macam bunyi ayam. Dalam Bunyi rumah, ayam. Dia macam dia tak kuat tapi jelas. Dia macam sayu je bunyi tapi bunyi ayam. Bukan ayam yang berkokok lah. Bunyi macam ayam tengah makan macam tu. Dia macam clucking lah. Macam clucking kan. Macam pop macam tu. So aku pun macam salah dengar kot. Huzon. Positif. Okey lah, aku pun okey. Tak fikir benda-benda bukan. So dah habis semua tu, aku keluar. Dan kita orang gerak balik lah. Plus one dia balik, aku dengan orang aku balik. So bila sampai kat rumah, tak ada apa. Masuk nak tidur semua sebab sampai pun dalam pukul 11 lebih lah. 11 kat 12 lah. So masuk nak tidur semua. Dan style aku akan biar wife aku tidur dulu, baru aku tidur. So bila aku tengok wife aku dah tidur semua, aku pun tidur. 5 minit lah, lebih kurang dalam 4 ke 5 minit lepas aku tidur, badan aku kena gegar.
Rupanya bila aku buka mata, wife aku tengah gerak aku. Lepas tu aku macam tanya dia kenapa kan. Aku bangun, aku buka lampu, tanya kenapa. Dia cakap dia takut. Asal takut kan. Lepas tu dia cakap kat aku dia terbangun, tapi dia nampak aku tengah buat apa. Dia nampak aku tengah tengok dia macam ni. Kau bayangkan dalam gelap, orang tengok kau macam tu. Terjegil je mata. Terjegil. Mata macam nak terkeluar. Ui. Itu yang dia goyang badan aku tu. Sekejap, aku nak tanya. Waktu bini kau nampak tu, kau kat sebelah dia lah? Aku Atau dia bangun? tak, bangun? aku kat sebelah dia, tapi aku tidur. Oh. Tapi dia nampak aku, malam tu macam tak adalah bergaduh, cuma macam aku cakap dia, aku tengah tidur. Dia cakap kat aku, dia nampak aku tengah tengok dia. Yes. Dia macam yelah, selisih faham lah. Selisih faham kan. So aku macam tak apa, aku cakap tak apa, tidur je. So esoknya tu plus one cousin aku tu, dia text wife aku, dia tanya ada kena apa-apa tak malam tadi. Lepas tu wife aku cerita semua. Lepas tu dia cerita side dia kena ikut balik daripada benda. Masa dia nak tidur, dia nampak ada satu benda hitam mata merah dekat penjuru bilik dia. Time tu dia dah tahu benda ni daripada sana. Rupanya benda yang sama aku nampak on the first tadi tu, dekat ladang tu. Kat pokok tu. Lepas tu as for bunyi ayam tu, aku text cousin aku. Cakap dia, rumah ni ada apa-apa? Tanya tu. Dia cakap kenapa? Cakap lah aku dengar bunyi ayam dekat dalam toilet. Lepas tu dia gelak-gelak. Dia cakap, itu benda dekat bilik depan. Rupanya dia baru cerita kat aku. Lepas apa semua kan, baru dia cerita. Dekat rumah dia tu ada 2. Pocong seko dengan Ponti. Ponti dekat belakang, pocong kat bilik depan. Dia dah kena macam-macam tapi aku tak tahu kenapa dia boleh stay kat situ. Apa dia berani sangat tu? Aku tak tahu. Dia dah 7 bulan duduk rumah tu. Dia cakap dah macam-macam dia kena. Tapi dia cakap aku, selagi benda tu tak sentuh dia okey. Memang keras lah. Berani Keras dia. Dia cakap dia lagi takut manager dia daripada takut benda tu. Okay, itu betul kat tu. Sebab manager nampak hari-hari tu. Hari-hari nampak. Benda tu boleh nampak 2 second 3 Tapi second dah goyang. benda tu like teruk kacau dia kan. Salah satu yang dia cerita kat aku, dia pernah buat air malam pukul 11 lebih dia bawa balik kerja kan. So dia buat air kopi, dia letak dekat dapur air tu. So dia pun pergilah depan buat kerja, buka laptop buat kerja kan. Dan dia terdengar bunyi macam, kau tahu bunyi macam orang tuang air dalam cawan. Daripada ni tuang air kan. Bunyi macam tu. Dia dengar. At first tu dia macam, dia malas layan tau. Dia macam, biar peduli lah. Lepas tu tengah dia buat kerja, bunyi lagi. Kali kedua. Lepas dia macam, tak apa, dia sambung buat kerja. Kali ketiga bunyi, member dah bagan lah. Nak buat kerja. Bangun pergi belakang. Air kopi yang dia buat tadi, yang dia letak atas meja tu, air kopi tu dah berselerak atas meja. Dia macam ada orang tuang atas meja. And cawan tu dah kosong lah. Esoknya dia demam. Demam Demam. Dapat juga akhir demam. Demam. Tapi tak pindah-pindah. Tak. Okay. Sampai sekarang duduk situ? Sampai sekarang je. Tak tahu apa masalah dia. Kalau aku kena cabut tu. Dia bukan nak cakap tak serik, tapi maybe itu je kot yang paling dekat dengan tempat kerja. Memang dia punya rumah tu dalam ladang plantation memang tu. tempat kerja tu lah. Memang dalam ladang sawit tu. No choice kot. Dia tak boleh nak pindah ke apa. Rumah dia, rumah manager dia, rumah staff dia kat sini. So dekat-dekat je. So apa-apa memang tak jauh. So no choice lah. Tapi kalau ladang sawit macam filem Jengka pernah tengok? Jengka. Ada diorang itu berserta dengan rakaman yang sebenar. Style lah cerita. True story lah. True story. Sebab dalam filem tu pun dia ada sertakan sekali dengan rakaman sebenar. So nampak benda-benda belakang pokok sawit semua nampak. Itu style. Yes. Itu legit yang buat tengok, ini real loh. Ni bukan berlakon ke apa. Itulah. And scary. Tadi apa kat ladang sawit? Dia ladang sawit ni dia satu memang banyak pokok gelap tapi memang sunyi lah ladang sawit ni. Tapi sunyi. Dia kalau siang tempat tu cantik. Kau akan nampak like scenery dia cantik. Tapi bila malam bapak seram. Macam hutan belantara jugalah. Macam cahaya malam. Orang kata ladang sawit ni salah satu perkampungan bunian juga, betul ke? Mungkin tempat dia sebab kita tak tahu. Kita tak tahu kan apa yang ada kat situ kan. Like kalau korang cakap bunian ni tak semestinya ladang sawit. Dia bunian banyak tempat. Banyak tempat. Kadang sekolah kan sebelum sekolah tu buka kan tempat tu hutan. Tempat kerja. So mungkin ada yang buat perjanjian ke apa, last lah okey lah. Kau boleh buat kat sini tapi kau jangan ada pantang larang ataupun rule dia. Kau tak nak kacau dia. Macam tu lah.
Kak Ben, ada cerita yang sampai sekarang Macam teringat? Macam saya bukanlah waktu kecil, tapi waktu tu dekat sekolah dah besar sikit lah, dah mendengar. Waktu tu form 3 kot. Waktu tu sekolah kat Seremban. So sekolah Seremban ni dia memang like atas bukit, tapi dia dekat dengan sebelah sekolah tu berhadapan dengan kubur Cina. Okay. So kalau tahu sekolah saya tu sebelah TKC. TKC stand for? Sekolah Cina. Tunku Kursia College. Oh, ingat sekolah Cina. Ya, yeah, Tunku Kursia TKC. College. Jadinya sebelah Tunku Kursia College tu ada juga sekolah agama. Sekolah agama tu lah yang bersebelahan dengan betul-betul sebelah dengan kubur Cina. Oh, like literally sebelah. Betul sebelah. So pagar dia kubur Cina sekolah. Dia macam jauh sikit lah. Dia macam ada padang and then belah sana tu. So daripada jalan apa lah yang dekat Seremban tu, Tunku Kursia kot. Kat situ memang nampak kubur Cina. So okay, waktu tu dekat sekolah memang duduk asrama lah sekolah tu. Dia SMK tapi hostel memang student perempuan je asrama tu. So masa kat asrama tu memang common yang histeria yang berjangkit. Okay. Sekejap. Sekolah tu literally sekolah lelaki perempuan atau sekolah perempuan je? Kalau yang harian tu memang ada lelaki perempuan, ada Chinese, Indian semua ada. Tapi So, asrama je. Asrama perempuan je. Asrama perempuan je. So lelaki semua kena halau balik. Tak ada lah. Maksudnya sekolah tu memang disediakan untuk asrama perempuan saja. Okay, faham. So memang pelik sikit lah sekolah tu. Waktu masuk situ macam okay, masuk je lah kan. Okay, so back to the story. Waktu tu macam mana nak cakap mungkin musim dia kot. Musim yang histeria beramai-ramai. Biasa nak dekat dengan exam lah normally. Ya, betul. Itu memang betul. Dah boleh Lepas tu dekat dorm, waktu tu kita buat macam biasa lah. Every night memang kita akan almug apa semua bagai kan. And then baru kita tidur macam tu. Tapi waktu tu saya ingat 11:30 malam. Tiba-tiba bunyi budak jerit. Wah! Macam tu. Like macam betul-betul like lagi kuat lah budak jerit ni. Yeah, of course. Jerit. Yeah, dia jerit yang macam memang maksud dia macam tu kan. Lepas tu okay. Apa lah orang kata ketua asrama dia macam okay, what happened, kenapa ni kan. Dia pergi dekat dorm budak tu. So ni kena histeria, kena kacau like that. Lepas tu dia pun macam dia, sampai 4-5 orang kena pegang budak ni. Tapi dia kecil je budak dia. Lepas tu okay, kita settlekan lah budak yang ni. And then dia pun kita bawa dia pergi ke surau. And then ada badar turun apa semua. Okay, kita berkumpul kat situ. Sebab ambil masa juga dalam lama jugalah. One hour macam tu. Lama. Lepas tu berjangkit dengan budak dorm lain. And then dia continue apa semua. Lepas tu kita punya blok asrama tu ada 2 blok. So satu blok asrama ni kat bahagian depan sekali. Yang belah tengah ni blok untuk macam kemahiran hidup something. Tapi tu dia macam ada jambatan untuk ke direct dengan sekolah lah. Tapi tu kita tak nak masuk sebab itu kan waktu sekolah je. Waktu siang je kita masuk. And then blok asrama yang belakang sekali tu memang asrama lah. Dia berapa dorm lah. Tapi banyak lah student kat situ, lebih kurang dalam 300 budak asrama. Ramai 300. Lepas tu yang kena berjangkit tu blok belakang. Kau mainkan jauh. Kita orang nak kena ketua asrama ni kena pergi ke belakang. Sebab dengar jeritan sangat kuat. So yang kat belakang adalah yang macam exco pun bawa budak tu pergi ke surau depan, ke blok depan. So kita orang pun berkampung lah ramai-ramai kat dalam surau tu, keliling diorang, and then kita orang baca Yasin, baca apa-apa everything lah, selawat. Lepas tu dari masa ke semasa tu drop terus semua. Drop. Kena. Semua kena. Like, macam lebih kurang saya rasa dalam nak ke 50 orang kena. Ui, tu Syah nak handle tu. Ramai. And then dia makin bertambah. One night tu je kita memang tak tidur. So mana yang kami yang survive ni, kita orang kena macam kena kuatkan semangat. Memang kena kuatkan semangat diri lah. Kena pergi setiap dorm. Kita orang duduk satu-satu dorm kan. Kita orang kena berkumpul tengah-tengah dorm tu. Kita orang baca segala benda. Daripada pagi tu sampai ke
daripada tengah malam buta tu sampai ke pagi. Memang budak asrama time tu tak sekolah siang tu. So macam Bel, dia experience yang memang kita sekali lah dengan dia orang yang mana yang tak kena ni kan. Tapi mana yang dah kena tu, daripada satu dom ke satu dom, ada yang kena. Macam Bel experience apa tau? Waktu tengah ramai-ramai ni kan, dom yang ketiga. Okay, budak sebelah Bel member. Okay, kita baca macam biasa, dah lah ngantuk ni. Ngantuk gila. Sebelah Bel, dia macam tiba-tiba, Oh, Oh, dia sengit sebelah. bahu dia sengit sebelah. Sengit ke perasan bawah. Dia tak perasan, tapi dia saya nampak dia macam Oh, dah macam tu. start macam Ya. tu. So Bel ni memang okay. Tengok dia duduk lagi, okay lagi lah. Kalau dia terbaring dia macam tu, memang aku dah cuak lah. cabut dulu lah. Ya, cabut dulu. Tapi sebab nampak dia okay lagi, so okay, macam biasa lah. Lepas tu member depan ni macam, weh, Bel, asal dengan dia? Macam tu. Lepas tu Bel pun, kau kenapa? Macam tu. Kau kita hari ni? Lepas tu dia, macam tu. Oh. So kita dah macam, dah macam, kenapa sebelah aku pula? Kan? Cuak lah waktu tu. Lepas tu, nasib baik ada ketua asrama juga. Ketua asrama memang kuat gila. Dia punya, orang kata, pelindung diri memang top notch lah. Macam tu. So, okay. Nasib baik ada ketua asrama. So, kita panggil, Kak, ni kena. Kita angkat budak tu. Angkat dia tu pun, bahu dia sengit tau. Macam lumpuh sebelah. Like tangan dia ni macam ni je. So aku pun nak angkat dia pun macam mana kan. Okay, so bawa dia pergi ke katil. Okay, bawa ke katil apa semua. Kita orang dah penat lah nak bawa ke surau apa semua. Nak turun naik kan. Lepas tu okay, fast forward. Kita macam settlekan budak-budak yang kena rasuk ni. And then panggil juga ustaz malam tu. Ustaz pun dalam berapa orang? 6 orang, 7 orang macam tu. Ramai. Sebab memang tak tahu kenapa waktu tu adalah waktu yang memang mungkin common kot. Tapi bila tanya senior, dia orang cakap, sebelum ni tak ada pun yang teruk havoc macam ni. So kita orang pun macam, ini macam pengalaman yang berharga macam tu. Tak adalah pengalaman berharga, tapi macam serius lah. Macam memori lah benda macam Experience. seronok lah kan. Tapi macam tak nak lah aku ada dah lepas ni. Tak nak dah. So itu last masa yang kat asrama yang paling yang macam teruk. And then ada yang masa yang ada tengah baca-baca kat every dorm tu kan. Ada seorang member ni dia nampak ada benda rambut panjang hitam. Dia memang hitam legam tapi rambut panjang dekat bawah katil. Dia tengah baca ni. Oh shit. Dia macam ni. Benda tu macam merangkak and then mata merah yang merah menyala. Tapi padahal lampu dom tengah buka tau. Kita buka semua tingkap semua kita buka. Sebab nak bagi macam udara segar masuk kan. Itu je cara dia. Yes. And then benda tu macam datang dekat kat kita orang punya group ni. So member aku ni dia macam Ya, dia macam dah risau gila lah. Dia macam dia macam takut and then dia macam aku tak nak macam tu. Oh. So dia stop and then dia pergi dekat tempat lain. Dia macam buat biasa. Dia macam diam je. Dia tak nak tengok apa-apa. Dia macam pandang bawah je. Tapi dia bacalah buku yang macam apa surah Yasin apa semua tu lah kan. Macam tu. Itu je lah. So kita settlekan benda tu sampai pukul 9 something lah. 8 ke 9. Memang kita orang terpaksa excuse dengan cikgu. Kita orang tak masuk kelas. Ada pun yang macam penat lah. Ada yang half tu memang masuk je lah kelas. Macam biasa. Ada yang willing. Dia orang ni lah. Macam tu. Barai ke? Tapi one thing kan pasal mass hysteria ni. Ni cikgu aku ataupun ustaz dekat sekolah aku pernah cakap like mass hysteria kan biasa perempuan yang akan kena kan. So actually dah ramai-ramai katakan ada 50 orang kena. Tapi sebenarnya like certain tempat ataupun certain sekolah akan ada budak yang nak attention. Betul tak? Dia akan acah-acah rasa Lepas tu tak nak join benda tu. Mungkin like dia macam seronok lah kalau ada student lelaki datang kat aku. Dia macam tu. Mungkin dia macam tu kan. Lepas tu ustaz aku ni dia bagi tips lah. Dia cakap kalau kau nak tahu orang tu kena rasuk ke tak, aku macam macam mana kan ni ada sebab aku cakap aku bukan ustaz kan, aku tak tahu. Cakap tips ni dia cakap tak ustaz pun boleh buat. Lepas tu aku macam okay, macam mana? Okay, kau pergi dekat orang yang kena rasuk tu, kau tarik segala kehak kau. Tarik tu kan.
Kau ludah kat muka dia. Kalau dia elak, dia tak kena lah tu rasuk. Sebab kalau benda tu merasuk, dia tak peduli. Kau ludah kahak ke ludah apa ke. Geli kan? Kau bayang yang keluar ke lijau. Tak. Macam aku. Akak-akak ni memang dia akan make sure. Dia akan Tampar kan. Tampar, tapi dia macam tu. Dia still. Dia tanpa kau still boleh berlakon nak. Cuba kau ludah muka dia. Benda aku rasa Patut aku try keran berak, aku calit muka, letak kat hidung ke kan. Jangan lu. sial. Sedap. Okay. Aku kumpulkan dia orang time-time. Aku macam tu. Senang. Okay, untuk pengetahuan korang, kita sebenarnya dah pukul 12.30 malam ni. Kita try buat podcast malam tadi, kita dah try dapat Gaura. So, okay, kita sambung cerita. Diorang dah cerita, saya punya cerita, kalau yang paling saya ingat, benda ni tak jadi kat saya, tapi menarik pada saya. Bapa. Cerita pasal abah, seorang abah. So, abah aku ni, dia biasalah lelaki, orang kampung akan lepak, main ayam semua. Ada seorang rumah member bapak aku ni lah, betul-betul tepi sungai, tapi dia masuk hutan. Dalam 800 meter dia masuk hutan. Jalan dah ada lah, dah elok. Cuma dalam kau nak berjalan ke sana tu akan ada rumah-rumah lama. Tahu rumah lama kan ada tiang baru rumah. Tiang tinggi. So bapak aku cerita ni satu malam ni dalam pukul 11 kot. Dia baru nak gerak. So bila dah sampai dekat laluan masuk tu, rumah lama ni nampak cantik. And then ada seorang orang tua berdiri kat tingkap, pegang kayu tu, kayu tingkap kan, dan dia macam tu je. Dia diam je. As orang kampung, bapak aku, Assalamualaikum Makcik kan, bapak aku tegur. So tapi orang tu tak nak apa, Tak jawab tak jawab lah. Dia pandang je satu arah yang dia pandang tu. So macam bapak aku pun jalan. Saya ingat lagi nama kawan bapak saya tu Rosli. So dia pergi kat rumah Rosli tu, main ayam, settle, dah semua lepak tu dah settle, dia balik. And orang tu dah tak ada. So kali kedua dia pergi, orang tu tak ada lagi. Tapi dia pergi malam je tau. Sampailah one day, dia pergi petang. Dia lupa pasal rumah tu. Rumah tu ada. And then, dia lepak dengan Rosli tu. Tu orang abang kat depan tu, dia okey sihat, tak sihat tu. Nampak macam dia tinggal seorang je. So Rosli tu ni, abang mana kau ni kan? Aku dah kat sini, aku tahu lah mana ada. Aku seorang ni, dua kami. Ada. Aku baru tegur tu. Masa kau ingat malam aku lepak dengan kau tu. Kau tegur macam mana? Aku bagi salam. Macam tu kan. Mana ada rumah tu? Kau tengok rumah tu tinggi mana? Mana ada tangga? Rumah tu tak ada tangga. Tak ada tangga. Rumah lama tangga. lah. Rumah lama tu tak ada tangga pun. So macam mana ada orang dalam tu? Kau yo, aku yo boleh kau. So bila dia terfikir tu, bapak aku pun yang dia lepak petang tu, so dia balik betul rumah tu memang tak ada tangga. Rumah tu dah buruk dah pun. Rumah tinggal lah. Memang rumah tinggal, tapi maybe jiwa rumah tu lah, orang biasa panggil jiwa rumah tu. Macam mana dia spend kenangan semua sampai rumah tu betul. Mungkin lah. Itu antara, kalau nak cakap cerita dalam hutan lah. Sebab memang hutan Hulu Langat, dia memang dia jadi kat kawasan rumah aku lah, Hulu Langat, dekat Batu, dekat dengan area Dusun Tua. Untuk viewers yang tahu Dusun Tua, memang kita ni memang sepanjang memang ni lah sungai, memang akan ada orang duduk tepi sungai tu kan, orang kampung ke apa? orang kampung. Tapi memang tak berani aku nak jalan pergi rumah tu lagi. Sebab rumah tu sampai sekarang ada lagi. Rumah tu ada? Rumah tu ada je. Rumah tu sampai sekarang ada. Ada dalam 2-3 biji rumah yang dia tinggal. Tak ada takut kena roboh ke apa kan? Tak roboh lagi. Aku pun tak tahu. Tak tahu ada cubaan meroboh tapi tak roboh ke apa kan. Mungkin tanah pusaka kot tu. Family apa semua tak ada. Tak ada. Rumah tu memang rumah tinggal. Tak ada orang nak try renew ke rumah tu kan. Macam renew rock tax. Rebuild. Bina balik. Renew pula. Macam tu lah. Memang tak ada. Tak pernah lah nampak. Bila musim raya je, tak nampak kereta parking kat rumah tu. Sebab yelah kampung kan biasa orang balik ramai. Itu kalau cerita kat kampung. Kalau cerita pasal dom, ini best. Ini jadi kat asrama, which is jadi kat sekolah menengah. Dia tak jadi kat aku, tapi kawan aku yang cerita kat aku. Seorang nama Mukti, seorang nama Iwan. Nama betul lah ni? Nama betul. Nama betul lah. Aku tak kisah. So ni bukan aib. Macam tu lah. So Mukti katil atas, Iwan katil bawah. Daripada ke asrama Standard. So masa tu diorang dah habis prep, dah nak tidur, dah baca al-Mulk, semua dah settle. Okay,
Iwan ni tidur kat pandang atas kan. Masa tu dah light off lah semua. Pukul 11 lebih kan dah kena light off kan. So tinggal bunyi kipas, bunyi udara kat luar macam tu, angin bersiul. Itulah yang dia cerita kan. Bunyi yang ada masa tu, itu je. And masa dia buka mata, dia nampak si Mukti ni daripada atas menarap, tengok dia macam tu tau. Buka je mata. So Iwan ni macam, Ti dah pukul berapa ni Ti, tidur Ti esok sekolah. Lepas tu Mukti dia gelak. Okay, macam tu. Lepas tu dia tengah tidur lagi, dia gatal kena goyang lagi kan. So dia buka mata, Mukti tengok macam tu lagi. What? So Mukti tengok je. And then, Itu seram. tak best Mukti je ni. Tidur Ti, aku nak tidur. Sumpah. Lepas tu Mukti gelak lagi. Macam tu kan. Kali ketiga, dia goyang lagi. Ni dah tahu lah ni Mukti. So dia buka mata, nampak lagi Mukti. Tapi kali ni mata dia agak besar. Dia lagi happy tengok. Dia sangat happy tengok tu kan. Tengok macam tu daripada atas. And then Iwan ni silap dia cakap Dia tak belah. Dia tak belah sebab Mukti ni memang kawan kita orang yang sangat suka bergurau. Yang memang fun ni orang. Memang dah kenal lah perangai dia kan. So Iwan ni just, kalau kau berani sangat nak buat macam ni, kau turun. Kau tidur sebelah aku, kau pandang aku. Macam tu. So lepas tu benda tu diam tau. Mukti dah tak gelak. Mukti yang dia nampak kali 3 ni dah tak gelak. And dia baru realize apa yang dia cakap, dia cabar benda tu. So dia bukan, masa tu otak dia dah bermain lah. So otak dia main, dia buka, Mukti tu tengah tengok lagi dia. Dia still Mukti tu kat atas Benda lah. Mukti tu kat atas. Okay. So macam maybe to brush it off, Iwan just cakap, lantak kau lah Ti. Aku nak tidur. Iwan pun paling badan. Besok dia sound lah Mukti, tak ada lah sound. Dia macam, kau Ti, aku dah warning kau buat gitu aku gurau sampai 4 kali kau buat aku. Aku buat 2 kali je. 2 kali dia buat. Mana 2 kali yang terakhir yang si Iwan nampak ni bukan Mukti. 2 kali first tu je. So Iwan just realise yang kali ketiga dengan keempat yang dia nampak ni, of course lah bukan Mukti. And bila dia ingat balik macam mana muka bukan Mukti tu, muka dia nipis sikit nak banding dengan Mukti. Nampak figure memang Mukti. Muka boleh baca okay ni Mukti, tapi Mukti yang kurus. Yang lagi kurus, lepas tu rambut dia agak serabai. Padahal Mukti rambut pendek. Macam cekung lah. Macam cekung. Tapi senyum nampak bone ni kan, tulang-tulang. So, tapi mata besar bulat. Mata besar. Senyum dia lagi senyum lebar. Senyum macam cerita smile tu. Dia biasa kalau senyum dia akan naik yang pergi sini. Dia naik jauh sampai ke keping telinga tu lah cakap. Betul. Senyum dia memang akan ke sini lah. So kalau tahu orang tu senyum macam ni, tungguan dia lah. Ada orang yang boleh buat. Ada orang yang boleh buat. Tapi tak semua orang boleh buat benda tu. Tapi senyum sikit-sikit lah. Jangan senyum lebih-lebih. Creepy je. Kau nampak je berogol lah. Bahaya kak. Tapi kalau macam sekolah kan, macam Bel tadi cakap, sekolah ni kan tapak lama kan. Bunian ni memang ada dekat kawasan-kawasan sekolah. Macam Cikgu Adam pun pernah cerita juga, which is ada satu malam, yelah setiap sekolah ada surau asrama, ada surau, ada masjid kan, untuk sekolah tu kan. Waktu tu dah pukul Warden akan ronda tengok ada budak fly ke apa kan. So dia one night ni dia nampak daripada masjid berpusu ni. Macam dia ingat student tau. Masing-masing pakai baju putih, jalan ada serban. Turun, tak balik dom, tak balik kelas, dia turun ke padang. Turun jalan ke padang gelap pun. Betul hilang. Macam tu. Hai. Aku rasa lah masa tu dia memang pakai surau kita orang pun. Surau dia black out. Mungkin lah like, benda tu pernah orang tahu kadang orang tahu kan jin Islam datang solat dekat surau. Like, benda tu normal lah. So aku rasa like mungkin kalau dia datang surau sekolah mungkin itu terdekat dengan ni. Memang paling dekat kot. Padang ni masa 500 meter kat padang daripada ke surau. Tapi yang atuk aku suka cerita lah. Dulu lah aku sebelum arwah atuk meninggal, kita orang urut kaki dia. So dia buka cerita hantu. Tak adalah hantu, cuma dia kata lah orang kampung dulu nak kahwin memang susah. Susah sebab nak cukupkan pinggan mangkuk untuk orang kampung. Kadang pinggan plastik tu banyak, tapi nak untuk pinggan kaca tu. Jadi masa atuk aku ni, siapa tak punya berkahwin, dalam cerita dia tu, rumah atuk aku ni belakang tu sungai. Seberang sungai tu ada lagi satu sungai yang bergabung tau. Orang kata sungai yang bergabung ni dia cabang ke apa? Dia bercabang jadi satu. So orang kata jangan main kat sungai yang bercabang yang dia jadi satu. Sebab itu pintu diorang. And apa yang
tak cukup, bunian akan cukupkan. So orang lama dulu orang kawan dengan bunian. So diorang dapat lah pinggan kaca yang bercorak. Tak tahu dah, Dari diorang. dari diorang yang akan pinjamkan benda tu. Oh, serius? Ui. So bila aku dengar cerita, menarik. And bapak aku sendiri pernah cross sungai tu. Dekat seberang sungai tu, dia, aku pun tak tahu lah, maybe orang budak-budak nakal. Gue dah nakal. Mungkin Dia dimancing explore ke lah. apa kan. Habis dia berenang, dia naik satu tanah ni, kat situ ada kolam, ada 2 ekor ikan mas. Dia Uish. tengok cantik ikan mas ni, dia pun balik bagi tahu. Dia balik bagi tahu family dia, yo kawan-kawan dia semua macam, tengok adik aku jumpa ikan mas. Sebenarnya situ tanah rata je, tak ada pun. Tanah kosong. Tanah kosong. Oh lah. Sebab maybe dia dah cross sungai tu, dia dah Yeah. masuk pintu. Mungkin Benar lah. adik. Macam dunia diorang lah. Dunia diorang. Tempat diorang, Dunia tempat diorang. Tempat diorang. Ya, cerita pasal bunian kan. Like, benda ni ada satu cerita. Cerita ni jadi tahun lepas dekat tempat kerja lama aku. Nabil tahu lah cerita ni. Sebab dia pun ada masa tu. So, kita orang nak pergi shoot video. Shoot video. Normally kita orang dekat studio. Tapi hari tu macam kita orang nak buat macam sketsa sikit lah. So, kita orang keluar. So, masa keluar tu, kita orang pun carilah pot mana macam nak buat ni kan, nak buat cerita kan. So, aku jumpa satu pot ni. Betul-betul tak jauh daripada studio kita orang. Like, studio, pagar, tepi jalan tu je. Dekat gila. So, kita naik motor sampai park semua kan. So, kita orang masuk kat area kawasan situ kan. So, aku pun macam, aku tengok tempat ni macam, aku rasa lain tau. Sebab aku perasan, dia tepi jalan je. Tapi dia macam pokok, dia bergabung jadi macam tu. Oh, yang bertemu kan? Macam kau tahu, macam kau tengok gerbang. Itu satu. Tapi, the best ni apa kau tahu? Jalan kat situ, dia macam laluan, tapi bersih gila. Bersih kan? Kau jangan cakap sampah. Daun mana? Daun kering pun tak ada. Tentu aku dah macam, aku dah lain lah. Aku cakap, siapa pula tempat ni kan. Dalam hati aku macam tak apa lah. Lepas tu kita pun continue lah shoot tu. Masa aku tengah shoot video tu, dekat kamera phone tu, iPhone 13 Pro, 13 apalah. Dekat phone tu, aku perasan lah, time tengah shoot, kan normally iPhone dia akan fokus kat muka kan. So dia akan keluar yang petak tu kan. Time aku tengah shoot, ada keluar lagi 2 atau 3 petak dekat belah bawah. Tapi bawah tu kosong. So macam aku tak fikir apa lagi lah. Aku fikir macam mungkin iPhone punya masalah ke apa kan. Aku biar. Tak apalah, continue shoot semua ni sampai habis. Tapi ada seorang kita orang punya kawan ni, dia dah lain tau. Dia dah lain. Dia macam, dia seorang yang macam selalu bising. Lagi-lagi kalau dia excited dia akan macam macam dia macam kecoh lah. Tapi hari tu dia macam diam. So tak apa lah, aku macam okay, aku tengok dia dah lain. Aku cakap kita gerak lah. So balik studio tu, aku tanya budak tu, kau nampak apa tadi? Aku tanya soalan simple je. Dia cakap mula, dia cakap tak ada apa. Aku nekan-nekan dia lah, nekan sikit kan tanya, betul ke tak ada apa ni? Kau nampak apa tadi? Lepas tu dia cakap waktu tengah shoot, dia nampak dekat, kan tempat kita orang shoot dekat lorong tadi tu kan, yang lorong yang bersih tu kan. So atas dia tu macam satu tanah lapang tau. Tanah lapang like macam tanah construction. So tanah tengah buat rumah something lah. So tanah tu lapang. Dia cakap dia nampak kat tanah lapang tu, dia nampak orang pakai jubah like ramai gila tengah tengok kita orang. Tu. Tapi dia tu pun kadang mulut tai juga. Lupa. Tapi hari tu dia diam. Aku macam tak tahu lah dia. Like, aku tak nampak apa pun macam. Tapi aku perasan like masa mula-mula masuk tu tempat tu bersih gila. And ada macam pokok dia bergabung. Dahan tu macam memegang. Dia macam dahan ataupun macam pokok yang pokok menjala. Tak, dia kan? Pokok tumbuh liar ni, pokok liar. Dia tumbuh tapi dia macam tu. Macam jadi gerbang. Oh, bersambung lah. Bersambung. Bukan daripada dahan satu dahan dia ni tak. Dia macam bersambung. Pokok liar. Dia jadi macam terowong kan. Kalau kau perasan memang kau akan nampak macam tu. So yang aku perasan dalam tu bersih gila. Yang luar ni kau akan nampak daun kering, tapi dalam tu daun kering tak ada. Macam ada orang jaga. Memang. So tentu macam aku lah, dah lain lah. Macam tak apa. Benda pun dah jadi kan. Apa boleh buat. Video pun dah shoot. Tak payah janji settle kerja. Tapi tak ada apa-apa benda buruk jadi lah. Jadi jangan masuk kawasan hutan tu, jangan buat macam kawasan kita. Macam kena tengok-tengok dulu kan. Tengok. Tu yang nak memburu. Kena elite lah. Walaupun like kawasan tu betul-betul. Kawasan tu jalan.
Sebelah-sebelah je. Jalan kita orang duk lalu hari-hari pergi studio kan. Oh. Itu je. Ya tu. So cakap alam dia orang ni sebelah je dengan kita. Sebelah. betul. Kadang kita Tantan ni pun ada. kita berselisih je. Ha. Tapi kita tak nampak dia tak nampak kita. Dia nampak kita. Kita tak Kalau nampak dia. jin tu je lah dia nampak Ah. kita. Cumanya yang alam bunian tu. Alam bunian tu. betul. Dia orang pun sometimes- consider jin juga. Aku terfikir macam kalau kita mandi sungai ke apa, macam aku sendiri kena kan. Mandi sungai ada orang panggil. Aku yang jadi buah fikiran tu, dia yang travel jauh sangat sampai masuk alam aku ke ataupun aku yang dekat dengan alam sana? Mungkin like tempat yang kau masuk tu kawasan dia. Alam dia. Tempat yang kau main kan, sungai tu kan. Mungkin sebelah tu kampung dia ke. Aku rasa macam tu. So dia mungkin kau tengah mandi dia nampak kau. Oh, lepas tu keluar dekat kepala dia. Oh, budak ni nama Adam. Dia panggil Adam. Dia nak pancing Mana kau. dia dapat info tau. Itu hari antara Benda benda ni tak? antara benda yang ni sebab dia boleh tahu nama kita. Mungkin dia ada Jarvis kan. Dia keluar Adam. Tak bukan Iron Man. Tak ada. Aku rasa bila kita sampai dengan kawan, benda tu dah nampak kita sampai. Dia dengar kita borak, kita panggil nama each other. Betul. I think that's how it Pernah works tak dengar like ada orang bagi betul kalau kau masuk hutan kau jangan panggil nama sebenar. Ni hutan aku dengar. Mungkin ada orang cakap like orang yang selalu hiking, orang selalu masuk hutan mungkin tahulah like benda ni aku terbaca. Dia cakap kalau kau masuk hutan kau jangan panggil nama sebenar. Like kau address something lah, contoh kau dengan aku kan. A1 B1 ataupun A1 A2. Upin Ipin. Anything lah like tapi bukan nama kau yang sebenar. So dia orang cakap nak elakkan benda-benda macam ni lah, nama kau dipanggil nanti kau macam ingat kawan kau pergi. Tahu-tahu dah hilang. Macam tu lah. Itu suka kita notice dia. Nah. Tu boleh attention seeker kat tu benda tu. Tapi kadang pun like dia tiru suara kawan-kawan macam Adam. Sinilah. Kau pun macam ni suara Nabil. Kau pun pergi. Cari-cari tahu-tahu dia jatuh gawang lah. Itu yang minta jauh lah. Aku suka masuk hutan nak banding jalan-jalan dengan mall, jalan-jalan kat mall ke apa. Aku lagi suka masuk hutan. Itu memang maybe dia jiwa kecil. Jiwa lah. Tahu lah tak suka tengok batu-batu putih semua. Tengok crowded. Aku lagi crowded dekat nature aku okey macam tu. Kadang dia macam kau tengok tempat tu kau rasa tenang. Sebab hari-hari kita kat bandar nampak orang naik motor, naik kereta. Benar lah. Bangunan itu belum bunyi motor yang bising-bising lagi. Itu. Ya. Ada Zack ni event ni bila ni kan. Ada member tahu lah bila. Weekend ni lah. Aduh ayam. Tak tahu berapa ramai yang mati kali ni. Orang kan suka race. Selingan. Kita tengok KPI event kali ni berapa ramai mati. KPI lah siap. Aku target 4 orang. Tang siap. Target. Kita tengok siapa yang kena. Okay. Iklan dah tu. Okay, next aku rasa kau pernah kena tumpang tak? Tumpang lah. Tumpang. Kita pasal tumpang. Tak pernah. Ni masa aku study dulu. So aku study kat UiTM Kedah. So budak-budak yang duduk sana kan, kalau korang tengok podcast ni kan, mesti hampa tahu lah kat mana jalan ni. Jalan ni famous lah. Tapi sekarang dia orang cakap tempat tu dah ada lampu. Tapi zaman aku study dulu 2017, tempat tu tak ada lampu. Jalan tu lampu dia starting daripada mula jalan sampai hujung jalan. Itu je lampu yang ada. Tengah-tengah tu semua tak ada lampu. So nak jangan cerita, satu hari ni aku hantar member aku pergi KTM Sungai Petani. So like dia ambil last train pukul 10. So daripada KTM tu nak sampai ke UiTM aku lebih kat rumah sewa aku duduk rumah sewa. Lebih kurang dalam setengah jam lah kalau naik motor laju sikit kan. So aku dah bawa pusing sampai ke jalan tu. So normally kalau aku lalu jalan tu 5 minit. Kalau aku bawa motor lah, daripada ujung ke ujung 5 minit. So hari tu kan aku macam sampai kat jalan tu aku jadi rasa macam berbelah bahagi tau. Aku nak lalu jalan mana? Aku berhenti tepi jalan. Aku nak lalu jalan yang cerah ke jalan gelap? Jalan cerah, dia jauh sikit. Dia kena pusing UiTM tu kan. Tu sampai ke rumah kedai straight baru jumpa rumah sewa aku. Jalan yang dekat, dia potong terus. Potong sampai simpang tu, ambil kiri rumah sewa aku. So tapi kita biasa laki kan. Nak cepat. Laki benda dah malas kan. Nak asal nak cepat sampai, masuk lah jalan tu. So time masuk tu aku macam aku tak fikir apa-apa lah. Aku okay je. So time tu aku bawa motor member aku. Modenas Dynamic. Motor 2 stroke kan.
So kau tahu kan two stroke punya engine semua macam mana kan. Tahu. Aku membawa lah. Pusing lah. Apa pulas lah. Apa bagi minyak kan. Pulas minyak. Time tu speed saya aku 120. Jalan gelap yang tak ada lampu, aku bawa 120. Dan tu aku macam pergi mampus lah. Janji aku sampai cepat. So tengah-tengah aku bawa tu, lepas je lampu yang jalan tu dah gelap lah. Dan tu aku macam reda apa jadi-jadi lah. Then tiba-tiba lah, aku rasa like tengah lock throttle ni 120, tiba-tiba motor jadi berat, meter turun and enjin tengah mengerang. Aku dah risau enjin pecah. Aku macam ini kalau aku terus lock ni enjin pecah ni. Aku lepas. Tahu lepas jadi berapa daripada 120? 40 km sejam. Slow tu. Slow gila. Aku macam apa yang berat gila ni motor ni kan. Dan tu aku dah macam sudah. Tolonglah jangan benda-benda pelik-pelik. Time tu tengah bawa ni side mirror aku pusing. Memang pusing tak Aku pusing ke depan. Macam time tu lantak lah, apa nak jadi-jadi lah. Dengan 40 km motor tu jadi stuck kat 40. Aku rasa macam biasa 5 minit. Itu jadi first time aku rasa paling lama dalam hidup aku lalu jalan tu. And tiba-tiba kejap tak lama lepas tu ada satu kereta datang daripada belakang. So kereta ni dia datang, dia tak potong. Dia high beam aku. Dia high beam and dia follow je belakang aku. Aku takut kena rompak. Sebab jalan tu jalan Sunyi, gelap kan. ya. Takut orang rompak ke apa kan. Itu yang aku takut sebenarnya. Tapi aku tak tahulah apa yang mungkin kereta tu nampak ke apa, aku tak tahu. So nak dijadikan cerita, time tengah jalan, time tengah on the way gitu, motor dah tak boleh pergi lah, 40 ke. Itu max lah tu. Max. Aku cuba pusing pun enjin mengerang. Aku macam tak apalah, tawakal lah. Tiba-tiba dekat perut aku rasa macam ada tangan tu. Tangan masuk. Tahu tangan aku tu macam perut ni dia masuk macam tu. Aku time tu dah gelabah habis dah. Mulut ni kau tahu tak? Mak kamit. Bismillah. Itu je ingat masa tu. Bismillah je aku ingat. Apa yang ni semua aku lupa. Lepas tu aku macam tak apa lah. Nak jangan cerita, bila dah sampai dekat hujung jalan kan, lampu yang cakap hujung jalan kan, yang ada 1, 2. Dah sampai lampu kedua tu, motor rasa ringan balik. Rasa ringan. Dia belah tu. Mungkin dia dah belah, dia dah sampai destinasi dia kan. Dia dah belah. Motor tu rasa like ringan macam biasa. So aku pun bawa, aku balik sampai dekat rumah, aku duduk jap lepak kat depan. Aku macam terfikir lah benda apa jadi semua. Tak apa, aku masuk ke mandi. Waktu aku mandi, awal tu tak rasa apa-apa tau. Like normal, macam tak ada apa-apa. Bila aku mandi, air tu turun kan, air mengalir kan. Dari sini sampai sini, sampai je dekat perut ni rasa pedih gila. Aku tengok kan, Duka. cala. Ni boleh cala. Kesan dia tu. Kesan cala. So aku macam tu, aduh kan. Apalah bala dia. Dah lah tumpang, tak bayar minyak. Menodai aku lagi. Berat. Dah menodai, tinggalkan kesan lagi. Tolonglah tuan tu kat Tolong bawah lah. sana. Kita kat Taman 26. Memang bangai lah. Macam member. Kau tak gempak tu macam tu orang. Jangan kacau-kacau lah. Lem. Kumpuk orang. Okey dia lah. Tak ada. So Katil malam ni. itulah pengalaman aku kena tumpang lah. Lepas tu like bukan aku tak lalu jalan tu, still lalu. Even pukul 11 pun aku still lalu jalan tu. Tapi aku bawa member kat belakang. So at least aku tahu lah yang tumpang tu orang. Tu je Betul lah. tak? Itu benda tu pun dah tolong tumpang tu. Kalau tumpang tu atas bahu ikut. Boleh je. Boleh ada. jadi. Ada. Dua atas bahu. Cakap pasal tumpang kan, aku ada dengar cerita pada member jugalah. Tapi ni macam kelakar sikit. Okay. Dia punya ending dia. Okay, ni dekat Seremban. Okay, member aku ni dia kerja 7E waktu tu. Dia balik malam. Macam biasalah. Dekat Seremban tu, tak sure kat mana. Tapi ada satu laluan kat Seremban jalan tu, dia macam naik bukit sikit. So dia balik tu naik motor. Motor apa aku tak tahu. So dia cerita, dia bawa motor macam biasa. Okay lah, dia bawa laju macam biasa kan. Lepas tu laluan tu macam pokok-pokok menjala besar kan. Tapi dia bandar lah. So dia bawa motor macam biasa. Ada one time tu tiba-tiba motor dia macam belakang tu
Kepak. So dia macam tengah bawa kan. Ya. Kak tu. Lepas tu cak dia kelakar lah aku teringat. Mungkin Bob 20T kot belakang tu. Aku rasa lah. Lepas tu dia Fahan ni kan. Motor tu macam melondot belakang kan. Ya. Benda tu mungkin besar kan, tak tahulah. Lepas tu waktu tu dia bawa macam biasa. Lepas tu dia macam lama motor dia slow lah macam kau cerita tu. Slow. Dah memang pusing habis lah kan. Lepas tu dia waktu tu pakai side mirror lagi. Dia baru lagi bawa motor kan. Dia nampak dekat side mirror belakang kanan ada kain putih terbang. Macam tu. Sebab pusing dengan side mirror. Benda first aku buat pusing dengan side mirror tu. Oh, kalau gelap kan. Ya. Malah aku. Tak suka aku tengok belakang. Ya, tak suka tengok belakang sebab kita dah tahu. Tapi of course tak nak tengok tu. Nasib baik aku naik skuter. Okay. Dia tak kisah kau naik superbike pun dia nak tumpang, dia tumpang. Tak boleh, tak muat. Okay, lepas tu dia macam dah cuak kan. Dia macam geram. Kau ni tumpang kan. Dia berhenti motor. Nasib baik tak ada kereta tadi tu kan. Takut berhenti kot. Dia berhenti. Betul-betul dia berhenti tengah jalan tu. Sebab dia nampak ada kain lagi terbang semua kan. So dia berhenti. Cara dia halau benda tu kan. Kan motor kan kita nak kena kepak sikit kaki kan. Kepak besar. Lepas tu kuat-kuat. Oh, dia macam sepak lah. Lepas tu dia check motor. Saya check. Aduh. Lepas tu cepat-cepat dia cuak kan. Terus dia gerak belah. balik. Dia terus gerak balik kelakar. Padahal dia kan, kalau actually kan, masa drive tu dia boleh je. Masa tengah bawa tu boleh je. Dia buat macam ni tau. Kan dia tengah bawa depan kan. Dia lenjuk belakang sikit. Oh. Tu. Tapi dia tak terfikir. Dia dah cuak gila. Ya tapi kalau kau dah cuak otak kau semua macam dah tak fikir. Ya, dia dah macam jantan kan. Dia buat macam okay, aku strong kan. Tapi kat side mirror dia nampak ada kain menggerbang. Dalam ni dah goyang habis. Dia dah goyang lah. Dia macam macam tu. Aku kalau tumpang tak ingat apa-apa. Macam kau lah. Bismillah. Ya. Pernah lu buat kereta kancil. Buang sampah. Kita nampak. Kan ada macam majlis pembandaran majlis ni kan tong sampah besar-besar kan. Jauh lah sikit dari rumah bawa kereta kancil. Kereta kancil semua. Dah drop dalam 2-3 belas sampah. Nak balik lah. Tak jauh pun. Tak dalam 2 kilometer lah. Balik tu bau busuk. Macam positif lah. Maybe air sampah ke apa lah. Sampah. Pisang ni kan. Pisang dah cuci kan. Teruk. Tengok belakang. Tak ada pula air. Tengok cermin. Ada bungkusan lagi satu yang ikut. Yo. Orang pergi buang bungkus bukan ambil bungkus. Dia yang ikut. Oh. Gula-gula lah. Gula-gula. Oh, Betul. shit. Dia sandar dekat ujung. Kesip pada ujung. Alah tidur pula Tapi dia. nampak lah dia punya kelopak muka tu kan. Tapi gelap lah muka kan. Gelap. Muka dia gelap. Yelah. Muka dia gelap. Bangang Masa tu. Baca ayat kursi. Termasuk kat Yasin. Dari pening. Cuma satu ayat aku ni. Aku Tahu lah member tu dah ready kan. Wah, balik. Allah lain roh. Kayu. Tak usah sila tu wala naum. Lau mafi sama wa timal filat. Manzaliyah syafa'u ila bisni. Yang semua baina adi mamahul fahum. Daripada situ. Lepas tu termasuk. Tak Yang termasuk tengah-tengah. Yasin. Yang tengah-tengah. Aku macam, Takut tiba-tiba. Dia masuk surah Yasin ni. Takut tiba-tiba dah waladol. Itu barai. Itu kau cakap form Quran tu. Jangan tu. Barai. Itu tu nak gelak pun. Ada. Berani pun. Ada takut pun ada tu kan. Tapi janganlah buat aku macam tu kan. Aku jadi membesarkan aku punya iman ni kuat gelak ni. Menggelabah. Gelabah tu. Dia jadi bercampur je. Itu at least okey lah. Kau still boleh baca ayat kursi. Aku masa tu bismillah. Itu je aku ingat. Bismillah je aku ingat. Jangan tak ingat. Yang lain terus lupa. Ui, sakit kan? Apa pun lupa macam bismillah. Sepanjang jalan tu aku bismillah. Sampai hujung. Apa pun aku dah tak ingat lah. Dia macam dia kau cuba nak ingat. Tapi main dengan kau dah menggelabah, kau dah goyang. Tuak lah kan. So kau dah benda yang kau baca kau hafal pun kau boleh lupa. Ya. Sebab So habis yang kereta belakang. Masa kat ujung jalan tu nak ke rumah sewa aku, aku masuk kiri. So kereta tu dia akan jumpa traffic light, dia akan straight. So aku nampak lah dia traffic light dan dia straight je. Mungkin dia macam simpang pening. lah. Berpisah kat simpang. Tapi lepas tu sempat nak aku angkat tangan kat dia. Aku tak tahu dia nampak ke tak kan. Aku jam pusing aku angkat tangan dia. Mungkin aku je anggap dia like teman aku takut kena rompak ke apa ya naik motor kan. Tiba-tiba pula motor aku slow. Mungkin juga dia nampak something. So tak tahu lah apa yang dia nampak kan. Kepada abang dalam kereta tu, terima kasih teman saya malam tu. shout out to that brother. Terima kasih orang baik.
Kereta apa tak ingat. Tapi kereta lah. Bagus lah dia tolong tumpang kau. Tapi yang kena tumpang ni tak pernah ikut sampai beli rumah. Sampai ke rumah lah Okay, dia kacau. Benda dekat rumah sewa aku tu, situ pun ada gak satu. Tapi like kita orang macam jarang nampak dia. Mungkin dia selalu pergi tempat lain kot. Tapi kadang-kadang dia datang kat situ. Kat rumah sewa aku tu. So pernah time ni member aku semua pergi kelas. Aku tak pergi kelas, aku tak bersihat kan. So aku seorang kat rumah. Tengah main ML lah, zaman ML baru keluar 2017 kan, 2018 kan. ML tengah baru-baru lagi. So tengah main ML, seronok ambil rank kan. So tengah ML tu tiba-tiba shower dalam bilik. Aku duduk bilik depan tau. Tu bukan bilik aku bilik tengah. Cuma aku hari tu aku duduk bilik depan. Aku dengar bunyi shower. Shower tu. Aku tengok shower tu buka. Tak apalah. Aku bangun, aku pergi tutup shower tu. Duduk, sambung. Rank kan, mana boleh tinggal. Main lagi, shower buka lagi kali kedua. Time tu aku dah macam, apa siau. Tak apalah. Lain Bil tu. bukannya kau bayar. Janganlah buka. Tak apalah, aku pergi tutup. Aku duduk lagi. Kat katil aku main rank. Lepas tu, toilet rumah tu ada dua. Satu dalam bilik master tu, satu dekat bahagian belakang. Kat luar lah kan, toilet second kan. Pintu bilik toilet tu, tiba-tiba, sekali. Aku tengok, tak apa, biar nanti angin. Husnuzon, positif, angin. Kali kedua, petang. Time kali kedua tu aku bangun, tengah rank ni, aku terus AFK. AFK, aku ambil kunci motor, aku keluar, aku cabut. Kau balik terus? Tak, aku cabut, aku pergi kedai makan. Aku tunggu member aku balik kelas. Waktu tu kau seorang? Aku seorang kat rumah sebab aku tak sihat masa tu. So aku tak pergi kelas. So member semua pergi kelas kan. Cabut, aku pergi duduk kat kedai. Lepak je, minum air. Dan member aku balik, baru aku balik rumah. Berteman lah sikit. Yang dekat rumah. Seorang. Kau dah tak sihat. Ya, yang dekat rumah aku tu lah. Benda yang sama kat rumah tu juga. Of course lah, rumah bujang. Duduk 10 orang. Duduk 10 orang. Kadang bukanlah bersepah, cuma like barang banyak. So barang banyak apa semua kan. Nak dijadikan cerita, satu minggu tu like member aku banyak balik. So tinggal aku dengan member aku seorang ni, kita orang tak balik tau. Kita orang berdua lah rumah tu. Then kita orang keluar lepak, pergi dekat rumah member kita orang. Rumah member kita orang dalam taman yang sama tapi rumah lain. So lepak-lepak semua tu, tengah malam tu aku macam normal lah, 8. Aku balik kejap rumah. Balik seorang. Balik rumah sebab aku teringat nasi aku beli tadi tertinggal kat rumah. Aku tak bawa. So aku balik, aku makan lah. Macam biasa lah, kita makan, tengok YouTube, sambil tengok YouTube semua. Dah makan tu, and kebetulan tak tahu kenapa hari tu aku makan pakai sudu. Aku tak pakai tangan. Sebab normally aku akan pakai tangan. Tapi hari tu aku pakai sudu. Aku pun tak tahu kenapa. Tak apa lah. Dah makan semua. Nak pergi buang like bungkusan tu kan. Nak buang, lepas tu nak basuh sudu kan. Aku pusing je. Kita orang punya tingkap dapur, dia macam mana. Normally dapur dia kan tingkap dinding kan. Tapi tak tahu lah rumah tu asal owner tu buat macam tu. Dia dinding, lepas tu tingkap besar-besar. Dia macam tingkap cermin asrama, cermin aku tu. Okay. Dia cermin tu. Tak tahu kenapa owner tu buat macam tu. Biasa buat kecil-kecil je. Ini besar macam dinding. Tak tahu lah. Mungkin dia nak, tak tahu lah owner tu buat apa kan. So belakang tu dia tak ada langsir. So aku pusing tu, time nak pergi buang tu, dekat luar tingkap tu, aku nampak ada putih. Dia, cermin tu kan macam matte kan. So aku nampak dia macam kelabu sikit. Cermin tu putih, ada rambut. Terus letak, aku cabut. Pergi mampus lah. So hari tu aku tak, bukanlah aku tak buang sampah tu. Balik rumah tu baru aku buang nasi tu. Agak-agak aku seorang ni. Teruk lah rumah tu teruk. Tapi aku rasa mungkin dia tak kacau sebab mungkin dalam tu semua syaitan. Dia tak kacau. Kawan. Tapi kawan bukan kawan lah. Ada sekali dalam rumah tu benda ni benda kelakar. Like, ada satu hari tu kita orang tengah lepak. Lepas tu salah satu pada member aku ni yang secara tiba-tiba, jom kita solat Jumaat. Ajar. Tiba-tiba solat Jumaat. Aku macam okay lah. First time. So solat Jumaat, lepas tu time tengah memilih siapa nak jadi imam.
So dia orang macam tolak dia orang tolak aku. Macam asal pula kan. Sebab dia cakap sebab bapak aku ustaz. Lepas tu aku Nah. ni jadi imam. Tiba dia cakap apa hal pula kan. Yang ustaz bapak aku kan. Lepas tu dia macam tak apa lah, aku menjadi imam lah. So petang ni solat asar. Time tengah solat tu dah baca Al-Fatihah semua rakaat pertama. Masuk nak baca surah. Kan biasa kita akan start dengan bismillah kan. Ya. So aku baca bismillah dekat telinga aku. Kau tahu aku dengar apa? Oi. Oh tu. Takkanlah member aku. Semua dah tiba-tiba nak solat kan. Takkan nak manja member lah. Takkan nak dajal lah. Cek je lampu. Weh. Bro tengok lampu bro. Tak, asyik padam tadi. Ya, sama. Technical issue. So, masa solat tu nak baca surah tu, like aku dengar bunyi, oi, macam tu. Aku ingat member aku. Aku pun berhenti lah solat tu. Aku pusing tengok semua tengah solat. Lepas tu dia orang pun macam, apa hal kau berhenti kan? Aku cakap tak ada apa. Aku cakap aku lupa. So start nak solat balik pada awal. Solat balik awal. Yang kali kedua tu dah tak ada lah suara tu. So terus solat macam biasa sampai habis. Itu je lah. Like, tahu lah mungkin dia terkejut tengok kita orang solat. Oh. Cara Oh tak benar. Bukan. Masuk solat berjemaah. Solat jemaah. Dah berbulan kita orang duduk rumah tu, selalu solat sendiri-sendiri. Yalah. Tiba hari tu solat berjemaah. Mungkin dia terkejut. Macam kau ni baik pula. Solat jemaah. Mungkin lah. Dia nak masbuk kot. Tak tahulah. Nak mungkin. sentuh tembus kan. Masbuk. Dia masbuk ke apa tak tahu lah. Tak apa dia cakap, kau tak ajak aku tu. Aku rasa harap macam tu lah. Kalau aku kena tumpang, aku bukan tumpang pula, kena follow sampai balik. Ni cerita ni siapa tahu dekat luar sana lah empangan semenyih. Empangan semenyih tu Yang besar. bos besar gila, macam-macam binatang kat dalam tu. So kita orang mancing kat situ daripada pagi sampailah nak ke maghrib. Kupau nak ke maghrib tu dah start dapat banyak ikan lah. So ada orang kata signal bila ikan makin lama Tiba-tiba makin banyak dapat. Empangan semenyih ni lah tempat yang aku membesar, naik sampan semua kat situ. Memang salah benda tu. Kita gunting pagar lu kan. Tapi Empangan semua. Rumah kau situ ke? rumah aku dekat je, dalam 8 ke 10 km dah sampai empangan semenyih tu. Daripada Hulu Langat? Dulu Langat. Dekat je. Memang dekat je. Lalu bukit masuk jalan Tekali. Jalan turun, belakang. jalan bukit tu. Memang budak-budak motor yang akan selalu ni. Every weekend akan big bike lah. SBK ni memang main kat situ. Ya, corner kan. So bila petang tu dah start macam dapat banyak ikan. Kepala aku dah bagi sini dah. Pack up kita balik. So macam aku masa tu faham antara faham tak faham. Sebab tengah shock gila Ya, mancing. ikan tengah naik kan. Awan. Tak apalah, packing ikan. Aku naik motor masa tu. And biasalah mancing ni kita ada bau umpan kat tangan. Satu badan lah. Boleh kata bau ikan, bau peluh semua kan. So dah bercampur dengan baju. Aku tukar baju. And baju tu aku ikat kat perut. So aku tak bawa motor. Yang bawa motor abang saudara aku. Aku hanya naik ikut belakang. Tapi sampai di rumah baju kat perut aku tu dah tak ada. Dah tertanggal. Dia memang jatuh atas jalan lah macam tu semua kan. Aku asalnya aku macam tak apa, tapi aku sayang juga baju tu. So masa tu aku balik, parent aku semua tak ada. Family aku tak ada. Semua balik kampung kat Perak. So memang bilik aku pula kat luar rumah. Bilik aku kat luar rumah. Bilik aku bukan dalam rumah. Anak kutip ke? Jadi aku anak nombor 1, nombor 2, nombor 3, kita punya bilik semua kat luar rumah. So konsep dia kita ni jaga rumah. Kita orang semua dah besar-besar, dengar apa-apa lah. Kita masing-masing ada parang, ada dagger dalam bilik masing-masing. Pistol? Jadi pistol tak ada kan. Ada lesen. Parang semua disimpan. So malam tu entah kenapa aku hiba sangat, aku sedih sangat. Aku fikiran aku masa tu apalah kalau apa-apa jadi kat family aku. Aku risau, aku tak tahu, aku jadi sedih gila. Sedih yang sampai aku nangis tau. So untuk aku buang perasaan tu, aku pergi keluar rumah. Masa tu dah malam lah. Dah malam, aku menyapu-nyapu kat halaman rumah. Daun-daun banyak. Masa tu musim hujan. So aku kumpul, aku bakar daun-daun tu kan. And then depan rumah aku ni abang saudara aku. So dia ajak makan malam. So kita makan lah. Dia memang ajak aku tidur rumah dia pun. Sebab dia tahu rumah aku tak ada siapa-siapa.
And then aku lagi satu aku tak biasa tidur rumah orang. So aku pun just keluar je daripada rumah dia habis makan. Tapi aku bagi alasan lah nak lepak kat nak bilik jap. Kalau tak ada kan aku tak jaga hati dia kan. And then kenapa director? Okay. Tak ada. Okay. Lepas tu aku balik rumah, aku main gitar, aku nangis tau. Aku tahu sedih gila. Aku tak tahu kenapa aku jadi sedih gila malam tu. Kan? Jap, ada kamera mati. Okay. Ready ya? 3, 2, 1, action. Masa aku tengah main gitar sambil nangis, sedih. Aku ada kucing tau. Kucing aku besar, dia dah kasih. Kucing jantan, gemuk lah. baka almost to Maine Coon. Tak tahu lah ada breeder ni ke kan. Tapi kita nampak kucing tu. Campur-campur. Besar gila kalau dukung yang boleh macam tu. Dia Maine memang Coon, besar. Maine Coon. Puas lah peluk dia, jantan. Kepala Kepala dia pun lagi besar daripada rumput. Maine Coon lah, Maine Coon. Memang puas lah kalau gomol dia, peluk dia. Tapi kita orang tak letak dia dalam bilik. Dia ada sangkar dia. Tengah main gitar, kucing aku tu macam tu ada miau macam nak mengawal tu. Macam bising tu lah dia ni. Aku takut jiran ni lah kan. Jiran komplain ke apa kan. So angkat lah kucing tu bawa masuk bilik. Tengah-tengah main gitar, okay, macam kau cakap dia tingkap asrama tu. Aku tingkap bilik masa tu tingkap asrama tu tak ada cermin langsung. Cermin tu aku just tutup dengan tirai kayu je. Tirai kayu yang boleh lipat kan. So tengah-tengah main gitar tiba perap. Macam bergerak. Dia macam benda tu beralun lepas tu berentak dengan dinding. Yang tu. So macam angin tolak. Aku tak nak toleh belakang dia tau. Tapi kucing aku dekat ujung sudut tu bulu dia dah kembang. Bulu kembang, ekor dia dah kembang. Dia macam dia marah. Lepas tu dia sampai dah yang macam tu tau. Dia marah sampai dia ni babi lah. Aku tak nak toleh belakang. And then pintu aku kena ketuk. Aku dah letak gitar, aku nak bangun. Aku start toleh. Kat toleh tu lah yang aku nampak. So ada tangan yang lagi besar daripada tangan manusia. Aku rasa tangan dia dalam 3 kali ganda lagi besar. Tangan tu je yang masuk. Boleh nampak daripada tirai tingkap tu dia keluarkan sikit. So tangan tu memang almost kelabu. And then dah koyak-koyak ni. Koyak-koyak. Macam bakar. Memang mengelupas kulit dia. Lepas tu dia datang dengan bau. And then aku terus pandang ke depan balik. Aku macam yalah, nak ingat ayat Quran kan. Toleh beri tangan tu dah tak ada. Pintu aku kena sambung ketuk. Aku nak buka sebab aku dah tak tahu nak buat apa. Tapi aku takut yang depan ni yang tunggu aku. So, lepas tu kau keluar ikut tingkap? Tak. Banyak cantik aku ikut tingkap. Tak muat gila. Sebab dia ada jaring-jaring tu. Jaring tu ada, cermin tu je yang ada. So aku just buka pintu, aku tutup mata, aku jalan keluar. Aku suruh buka mata aku kan. Tengok tak ada apa-apa. Kalau tak ada apa-apa, aku dukung balik kucing aku, tenangkan dia kan. Terus lari. Kasihan dia. Tak lari. Aku macam aku manjakan dia. Lepas tu aku tengok bilik aku. Rasa luas je bilik aku. Padahal bilik aku tak besar mana pun. Luas, rasa macam jauh lah. Macam kamera 05. Okay, faham. Macam makin jauh lah. Baca-baca, tutup mata, baca dulu ayat apa yang aku ingat. Baru aku masuk bilik, aku tutup balik pintu. Kunci. Aku dah tak main gitar, aku main phone. Masalahnya, phone yang touchscreen dekat dalam rumah. Rumah aku kunci. Mak aku tinggalkan phone aku Nokia. Phone Nokia yang tekan button. Nak main apa tu? Main Snake. Main game Snake tu. Main Snake tu. Sikit mati langgar dinding. Lepas tu, itu yang aku main. And tengah main, masa tu aku dah tak boleh tidur. Sampailah aku tengok jam aku dah 2 pagi. Pukul 2 pagi macam tu. Lepas tu aku kena ketuk. Pam. Kena ketuk. Dam. Keluarlah Dam man. Ni Abang Mastril ni. Yang rumah yang aku makan tu kan. Kau buat apa kat bilik? Tidur rumah abang kan. Abang dah bentang ni. Toto semua. Aku tak tahu kenapa. Masa tu Allah memang tak gerakkan hati aku sikit untuk keluar kat pintu. Untuk sambut dia. Keluarlah Dam je kan. Keluarlah kan. Tak baik duduk sorang-sorang je kap. Ni lah keluar bilik. Dia asyik ulang kat tangan keluar je. Keluarlah macam tu kan. Aku cakap tak apa bang. Saya tidur sini bang. Tak apa. Terima kasih bang. Keluarlah Dam. Kan. Banyak kali kat tu. Lama. Momen tu lama. Dalam 3 ke 5 minit. Ajak. Cakap, bang tak apa bang. Tak apa. Saya jaga kucing ni kan. Tak apa saya selesa ni kan. Misalkan abang dengan Kak Ina pula jari ni kan. Keluarlah Dam ni. Tak apa. Aku dah bentang ni kan. Dia tak apa bang. Bila aku dah cakap tak apa bang banyak kali baru dia diam.
And then aku berjaya tidur. So besoknya aku pergi breakfast lah kat rumah Abang Masril, rumah Memang dia kau kot. pergi untuk makan je lah. Memang untuk makan saja. Lepas tu masa tengah makan, aku yelah tak serba salah lah. Abang sorry bang, abang datang ni pukul 2 pagi semalam. Jadi tahu lah, saya selesa tidur rumah saya sini. Benda kau mengarut ni dah kan. Aku pukul 11 lebih lagi aku dah tidur lah. Damn. Benda tu menyamar. So benda tu try ajak aku keluar. So aku masa bila dia cakap macam tu, aku dah start berdebar pukul 2 kan. Even though hari tu bapak aku tahu bapak aku akan balik, tapi aku tak masuk dalam rumah tu. Bapak kau balik lah malam tu. Dia pergi katalah hari Khamis, Jumaat dah balik. Macam tu. So yang kau kena hari Aku tak ingat dah hari apa, tapi weekend lah. Aku rasa Sabtu kot. tak masuk aku masa kau kena tu bapak kau ada kat rumah ke tak ada kat rumah? Tak ada. Aku tak balik ada. rumah daripada mancing tu, rumah tu dah kosong. Diorang dah start gerak Perak lah. So hari Ahad macam tu baru diorang balik. Petang tu aku duduk dekat luar rumah. Aku tak berani Syah. Memang Dalam bilik pun tak berani dalam bilik pun tak berani. Memang duduk luar rumah. Yang tangan umpat tangan tu sikit. Tangan tu aku tak boleh. Sampai sekarang aku ingat. Dia memang ada bau ke waktu tu? Ada bau Dia masih ada. masuk. Tangan tu memang dia buka luas macam ni. Tangan ni si buruk gila. Buruk gila. Macam Besar dalam lagi tu. movie je kan. Kau tengok movie kan. Mengelupas ni. Lepas dah nampak mengelupas, kita dah mengelupas siap tangan dia. Otak dah bagi signal tu nak baru start bau tu datang. Busuk lah. Tapi bila yang tak tahan, okay, tengah main gitar ni kan. Main gitar nampak kucing kita kat ujung-ujung. Dia dah tegak tau. Badan dah tegak. Macam nak bergaduh. Panah dekat telinga dia dah kelepet tau. Dia dah kelepet. Dia tengah protektif lah tu. Tapi cerita pasal kucing kan, sama kat kucing aku kat rumah. Kadang-kadang kan, bila tengah lepak dalam bilik, aku tak tutup pintu tau. So aku akan sendal pintu bagi pintu buka. Kadang-kadang kucing aku atas katil, dia macam jengah-jengah macam tu. Tiba-tiba, dia out kepala of dia nowhere. jatuh kan. Lepas tu bila aku nak pegang dia akan ke belakang sikit. Dia macam takut tau. Time tu aku macam, ni something wrong somewhere. Sebab kucing kan dia boleh nampak benda-benda macam tu. So dia macam, dia dua-dua ekor kucing aku jadi macam tu. And masa aku mula-mula masuk rumah tu, dulu pot diorang akan lepak dekat dapur dengan bilik washing machine sebab situ sejuk. So cuma lately ni diorang macam dah tak ke situ. Maximum diorang pergi dekat fridge je. Diorang takkan lebih daripada tu. Unless kalau aku pergi, baru diorang akan pergi. Kalau aku tak pergi, paling jauh fridge. Takkan lebih. And diorang akan start macam tu. Akan tengok-tengok, tiba-tiba dia ke belakang, lepas tu bulu dia kembang. So aku tak tahulah menghantar ke ataupun benda kat area rumah aku tu. Walaupun aku duduk rumah apartment, kita tak tahu kan apa ada kat situ kan. So like tak tahu lah. Kadang-kadang tu malam-malam kalau aku nak keluar tutup lampu kan, nak tidur kan. So dah masuk semua, kucing aku semua dah masuk bilik. Nak tidur aku akan keluar tutup lampu. Kadang nak tutup lampu, belakang-belakang ni naik. Rasa kan. Dia kalau sini aku okey. Tapi kalau dah belakang ni naik, aku dah macam tak apa lah. Peduli lah. Aku nak tidur. Esok aku kerja. So aku kan mampu segala lah. Kau nak buat apa aku buat lah. Tapi kadang sometimes macam tu lah dekat rumah aku sekarang. And tak tahu lah. Takut. Tak ada azan ke dalam rumah? Ada je buat. Ada je. Pasang ayat Quran ke kan. Dia kadang kalau sebut pasal pasang ayat Quran kan, kalau kat rumah still okey lah. Tapi kalau kau dekat jalan, kau nak pergi mana-mana, bukan tak boleh pasang, boleh. Tapi like benda tu macam kau bukan ikut, kau mencabar. Bukan mencabar. Kan kita jalan lalu, contoh katakan sini nak balik Johor, kan tepi kadang hutan, kita tak tahu apa ada. So like bila benda tu dengar, dia marah. Kau macam mengundang. So tak tahulah, ada orang bagi tips, jangan. So aku tak buat. Tapi aku lain sikit. Kalau aku balik jalan jauh, kau akan buka sembang seram. Nah, kau yang wujudkan keadaan tu lain macam. Tak tahu kenapa. Tapi memang kan? every time kalau aku balik kan, kalau aku balik kampung ke mana kan, aku akan buka. And benda tu akan buat aku tak mengantuk. Kita macam rasa fokus aware tau. kot, aware. Mungkin sebab kita aware, so kita tak mengantuk. Adrenalin naik. Betul. Naik. Susah nak ngantuk. Berdebar-debar. Aku tak adalah like bawa kita biasa normal lah 100, 110 kan. Tak laju pun. Cuma bila dah buka 900 aku jadi tak mengantuk.
Kalau aku buka lagu ke apa macam Ngantuk kan? Ngantuk, Mengantuk. betul. Kadang-kadang mengantuk kalau kau drive jauh kan. Lagi lepas kau baru balik kerja. Kau kan penat kan. Kan mengantuk kan. So aku nak elak benda tu, aku buka Sembang Seram. Dengarlah apa podcast. Dengar podcast kan. Itu style aku lah. Tapi alhamdulillah tak ada apa-apa jadi lah. Orang kata kalau nak pasang ayat Quran, yang kalau aku dipesan pula, and apa yang aku pesan kat orang is nak pasang ayat Quran is okay, surah-surah lazim. Tapi yang jangan pasang ayat-ayat ruqyah. Ayat ruqyah. Yes, betul. betul. Ayat ruqyah ni seolah aku ajak gaduh, sebab kita pakai, kita guna ayat ruqyah ni bila kita nak rawat pesakit. Nak lawan juga. Tengah berlawan. Betul. Ayat tu betul. untuk berlawan. So bila tengah tengah tenang, tiba kau kau pasang pakai. ayat berlawan, benda tu yang akan trigger. Mengundang. So aku always be aware lah benda-benda tu. Tapi kadang orang tak tahu. Bila orang buka full surah ke apa kan, ada certain ayat yang ayat ruqyah, tapi orang tak tahu kan. Ada Tapi kan kau pernah dengar pasal ni tak? Orang yang tak boleh hidu bau Kasturi. minyak kasturi. Ada Kau pernah tu tengok problem. sendiri orang macam tu? Tak orang pernah. cuma minyaknya tu berawak sakit aku pernah tengok. Sakit. Aku sendiri, wife aku Oh, tak boleh bau. Aku ada beli minyak kasturi tu. Aku bau okey, like sedap lah. Kasturi gijang lah, wangi kot. Wife aku bagi dia hidu. Dia hidu sikit dia terus rasa mual, rasa nak muntah. Dia cakap bau busuk gila. Time tu aku macam something wrong somewhere. So aku contact pakcik aku. Pakcik aku then dia check lah, sebab pakcik aku dia boleh berubat sikit, so dia check. And lagi satu cara, tak tahu lah ini terpakai dekat semua orang ke tak, tapi ni cara yang terpakai dekat aku dengan wife aku. Wife aku kalau kata ada apa-apa lah, mungkin yang follow balik ke ataupun orang hantar ke, tak tahulah yang mana kan. Tanda yang dia akan ada, badan dia akan panas macam nak demam, tapi telinga ni sejuk. So every time kan wife aku cakap dia macam nak demam, aku akan check badan dia, aku akan check telinga dia. Kalau telinga ni sejuk, ada Something wrong tu. tak tahulah benda ikut ke ataupun orang hantar ke. Aku akan cepat-cepat contact mak mertua aku. Dan esok mak mertua aku akan time tu baru kita orang tahulah orang hantar ke apa benda ke. Macam tu lah. Itu tanda-tanda lah yang aku sendiri go through. Orang lain tak tahu lah macam mana. Aku kalau hadap benda ni nak muncul, aku ada dua benda lah. Kalau ini pesanan untuk hantu-hantu. Kalau kau nampak aku kat mana-mana, kau nak segar-segar terus. Aku okey. Jangan ikut balik. Aku macam aku tengah borak panas ada pocong, mata jegil pandang aku kan. Aku akan lari, lepas tu dah hilang. Aku okey dengan benda tu. Kau jangan tiba-tiba tengah borak kau gerak dengan kursi tiba-tiba. Kau buat aku overthinking. Dari mana kau nak datang ni? Janganlah. Dia tak nampak lagi seram daripada nampak. Sebab dah nampak kau tahu benda tu kat mana. Tapi kalau tak nampak kau macam terfikir kat belakang aku ke? Pernah nak ke? berteka-teki. Atas ke? Jangan bagi mix signal lah. Aku dah pernah kena fake hole lah dengan manusia. Kalau Jangan mix signal. Okey lah perasaan manusia kan tu. Personal. Senang sikit. Personal betul Penat. Aku boleh terima kau buruk. Aku boleh terima kau kodok dengan mata buta sebelah. Aku boleh terima. Tapi cara kau datang kat aku tu, cara kau approach aku tak terima. Aduh, lawak lah. Kau confess direct dan bagi signal-signal. Tak nice lah kat aku. Okay. Macam pernah kena lah. Sakit kena begitu. Dia tu bawa ke perasaan cinta. Sebut pasal ni Abel ada like kena ikut ke kena follow. Macam aku kan, tak adalah kena ikut. Ni sebelum kena ikut tu. kena Ni ikut ke baru-baru ada. kena ikut lah. Ni macam baru juga dalam 2 tahun lepas kot, 2024. Okay. Okay. Aku waktu tu aku balik Johor. Batu Pahat lah. Balik rumah aku lah. Rumah family kat sana tapi kita orang tak duduk sana. So balik tu macam nak tengok rumah apa semua kan. Lepas tu ni aku macam hari tu aku macam rasa macam sakit badan. So aku panggil lah orang tukang urut. Akak lah perempuan. Mestilah perempuan kan. Lepas tu dia boleh datang rumah. Sebab Batu Pahat tu tak ada macam spa yang macam kat sini kan. So dia datang rumah. Dia urut aku lah macam biasa. Okay, dia dengan anak dia apa semua.
Lepas tu aku cakap okay, Alhamdulillah ada tukang urut dekat Batu Pahat ni yang berdatang rumah. So dia urut aku apa semua kan. At first aku macam tak fikir apalah. Macam okay, akak ni okay lah kan. Macam memang tukang urut, macam tukang bidan macam tu. Dia urut-urut aku, dia urut badan apa semua. Okay, aku nak relax, aku nak santai lah. Aku fikir time tu, ini hari yang aku nak rehat. So urut-urut, tiba-tiba dia macam, awak ni kan, akak tengok macam ada benda kat awak. Dia kata macam tu. Lepas tu aku macam, dah pula dah cerita apa pula ni. Aku nak rest, aku nak chill-chill kan. Lepas tu dia kata, awak ada ni ke nenek yang belah-belah ni ke apa semua. Aku macam, ada. Lepas tu dia macam tanya soalan yang berkait dengan aku punya family lah. Okay, nenek saya dah meninggal. Ni macam Johor ni belah bapak aku. Jawa kan. So dia macam yang ni ada ke, yang ni ada ke. Awak tahu tak, awak ni sebenarnya macam ada wali songo Jawa. Aku macam, apa benda tu kak kan? Aku macam dah hati, aku nak rehat ni, aku nak tidur. Memang nak tidur lah waktu tu. Dia pula buka cerita Dia dah kan. cerita macam tu. Aku dah, waktu yang kau cakap tengkuk kan, aku rasa time tu tengkuk. So okay kak, okay. Lepas tu dia kata, sebab dia boleh scan. Dia macam orang yang tukar urut kan, dia ada ilmu. Dia ada ilmu dia kan. So dia kata, tak apa macam ni. Biar Kak terangkan. Dia dah terangkan lah. Awak ni macam mungkin wali songo yang, apa tahu nama dia? Sunan Kalijaga. Dia kan banyak, dia ada 7 Ya, aku. Ada 7 kan. Aku mungkin yang keberapa yang awal-awal macam tu tapi tak tahu. Lepas tu dia kata, awak ni sebenarnya, awak ada something dalam diri awak. And sebelah awak sebenarnya always ada peneman. Macam tu. Dia kata, ada yang menjaga lah. Ada yang menjaga. Lepas tu aku macam, okay. Lepas tu dia kata, yang menjaga awak ni perempuan berumur, aku teka berapa ratus tahun. 800. Dia macam, lebih kurang macam tu lah, 900 something. Dia kata macam like, aku macam, waktu tu aku dah urut kan, aku macam, tak ada mood ni. Aku macam, kak, saya dah okay dah ni. Aku cakap macam tu. Tapi tak cakap gila. Aku macam hati kan, dah okay dah ni kot. Rasa segar ni kan. Padahal tak best lagi lah urut tu. Dia dah cerita macam tak puas lah. Aku macam, alamak, dah cerita pasal benda pendamping pula. Lepas dia kata, sekarang ni dia ada dengan awak. Means selama ni dia ada dengan awak sebenarnya. Dia kata macam tu. Lepas tu aku macam, aku tak pernah tahu benda ni. Arwah nenek aku tak pernah cerita dengan aku. Arwah bapak aku tak pernah cerita dengan aku. Benda-benda yang, tu aku kata, benda yang pasal keturunan aku ni, aku tak pernah tahu satu pun. Tapi aku tahu yang, macam ni bukan tahu, aku perasan yang nenek aku ada one time, waktu dia masih ada lah. Arwah waktu dia masih ada, aku pernah nampak malam tu, okay, dia pattern yang nenek yang dah betul-betul bongkok. And then dia kuat makan sirih. Kan? Orang Jawa kan. Kuat lah. Lepas tu, dia jalan memang slow dengan dia tongkat. Tapi ada one time tu, aku memang selalu tidur dengan nenek aku. Waktu kecil. Malam tu, aku pasal macam aku, ni lah, mata macam, okay, tersedar. Mamai lah. Pukul 2-3 pagi. Aku nampak nenek aku bangun berdiri tegak tau. Aku dah, itu last aku ingat pasal nenek aku. Tapi waktu tu kecil, so aku tak fikir apa-apa. So aku rasa macam okay, mungkin nenek aku dia bertenaga kot time-time tu kan. Dia nak regam-regam badan sikit kan. Lepas tu aku mungkin dia pergi toilet ke apa, okay, buat biasa lah. Okay, back to the story tu, aku macam relate lah dengan yang nenek aku ni. Sebab dia pun memang ada ladang sawit apa semua. Banyak lah ladang sawit dia. Tapi aku tak tahu yang, biasalah kebun-kebun sawit ni macam ada penjaga, something like that kan. So bila dia cerita yang akak tu kata, awak ni ada daripada, mula daripada nenek awak. Lepas tu kepada ayah awak. Ayah aku meninggal pun, dia meninggal kanser. Tapi beberapa minggu sebelum dia nak meninggal tu, mak aku bawa ayah aku pergi berubat. Sebab mungkin ada satu time tu macam teruk sangat dia punya sakit tu. So dia pergi berubat. Orang tu kata, sebenarnya cik ni macam ada orang hantar. Dan benda tu macam gaduh dengan dia punya tu. Aku Tu macam, yang dia sakit tu.
Tapi dia sakit lama lah. Dia sakit lama dalam 9 tahun lah. Dia cancer. So macam memang tak tahulah. Kita macam baru terfikir benda tu. Baru terfikir nak bawa ayah aku pergi berubat. Kalau tak memang kita macam depends pada doktor punya medical semua kan. Yeah. Okay. Lepas tu back to yang cerita akak tu. Dia cakap ada yang sekian-sekian. Awak ni wali ni. So wali tu macam hantar benda ni untuk jaga awak. So daripada nenek awak kepada ayah awak kepada awak macam tu. Lepas tu aku macam okay lah kak, terima kasih lah kan. Terima kasih urut saya kan. Lepas tu dia kata, tiba-tiba dia ajak macam ni. Okay, akak sebenarnya nak ajak awak macam cuba, macam dia nak turunkan dia punya ilmu lah kat aku. Tak payah. Kau tahu tak macam downline? Downline weh. MLM Dia nak aku into dunia mengurut ni. Aku tak minat. Lepas tu dia kata, cuba awak amalkan. Penonton jangan buat Okay. Cuba awak amalkan, awak kena bangun pukul 1-2 pagi, solat sunat something. Selalu kita terjaga pukul 4-5 pagi kan, sebelum subuh. Kita akan buat solat-solat tu. Tapi dia kata, awak buat pada pukul 1-2 pagi, waktu tu, alam tu tengah buka, awak buatlah time tu. Lepas tu awak kena buat berapa kali lah. And then dia kata, ada baca something, selawat something macam tu. Selama berapa minit, bukan berapa minit, dia 40 kali ke 80 kali macam tu. Buatlah dalam masa 2 minggu. Nanti tiba-tiba ilmu tu macam pow. Lepas tu akan ada one night tu, satu malam tu, awak akan mimpi. Itu adalah mimpi yang petanda yang awak akan peroleh benda tu. Benda tu benda apa? Benda yang Ilmu macam ke? ilmu yang macam kita boleh berinteraction dengan makhluk-makhluk ni lah. Tapi kan kalau kita tengok cara yang dia bagi, yang dia cakap tadi, solat Solat. dengan zikir semua kan. Betul. Like kalau kita tengok, dia tak adalah ilmu yang macam pelik-pelik pun. Mm-hmm. Maksudnya macam ni kau kena sediakan ni, dia ada mantra ni, tak. Mantra. Dia just zikir, solat. Betul. Mungkin ilmu tu ilmu-ilmu lama orang-orang dulu. Macam wali-wali kan. Ilmu-ilmu macam tu. So like dia depends lah, kalau kata nak amal pun benda tu tak adalah tak elok. Betul. Sebab dia macam solat, zikir semua kan. Tapi dia umpama macam ni dia ajar kita untuk depend kepada benda tu. Bukan pada Tuhan pun. Itu niat kena betul lah. Niat kena betul. Niat kena betul. So lepas daripada tu aku dah stop. And then ada aku esoknya tu ke lusa, ada kena kacau. Waktu aku tengah mandi, dia macam ada benda gelap, sosok tubuh yang gelap belakang aku. Aku tengok kat cermin, cuci muka, nampak macam lepas tu aku tunduk balik. Lepas tu aku bangun, tak ada dah. Itu je yang kena kacau. After that dah tak ada dah. Cuma aku terasa lah macam ada orang menemani, ada orang ikut macam tu. Bila cakap pasal macam tadi umur 900 macam tu kan, ini ialah jadi waktu aku form something around form 2 ke form 3. Tapi kita lepak kedai makan aku dengan bapak aku macam tu petang hari Sabtu Ahad weekend macam tu. So kita pergilah lepak kat kedai makan ni, and then ada satu orang tua ni datang. Dia kenal bapak aku. Anak Zafran dia panggil. Anak Zafran. Dia tak ada Lan. Orang kampung panggil bapak aku Lan je. Tapi dia panggil anak Zafran. Orang lama tu klasik. Nama penuh lah. Nama penuh tak juga. Tak ada penuh. I mean like macam contoh kan orang panggil Lan. Ni dia panggil macam Zafran. Nak Zafran dia panggil. Nak Zafran. Besar dah. Tapi bahasa klasik sedap. Sedap gila bahasa dia. Orang lama. Besar sudah kau ya. Macam tu. Macam cerita lama pula. Memang intonasi dia buat cair lah. Memang suara dia dengan ada serak-serak dia tu. Style tu. Sudah makankah belum? Macam tu kan. Cakap aku sekarang ni mungkin dah tua, dah sakit macam tu kan. Lepas tu bapak aku cakap, daripada saya kecil sama je saya tengok pakcik macam tu juga kan. Diorang gelak-gelak lah. Aku tak faham. Aku just makan and then aku tengok phone. So bila orang tu dah bawa pergi diri, dah salam kan. Okay, ini anak kau? Tanya, saya anak ni, anak Zafran saya kan. Patutlah macam kau juga Aura sebut kan. Aura aku macam bapak aku je. Aura farming kan. Macam absolute sin. And then bila dia dah belah, so aku tanya bapak aku, siapa tu kan? Tua betul sebab berkedut. Macam umur 100 lah. Dah melepet-lepet dah kulit dia, tapi bukan kan.
Jalan and aku tak tahulah dia naik motor ke kereta, aku tak nampak tapi dia hilang macam tu je. Petang ni. And then dia cakap kau teka lah umur dia berapa. Itu dah lama tu tak keluar tu. Aku macam keluar lepak kot kan. Tu umur dia dah nak 300 saya tu. Benda tu keluar dari dunia dia. Lepak makan and then dia masuk maksudnya dalam dia. Maksudnya bapak kau pernah jumpa dia lah dulu. Ya, tu sebab bapak aku cakap, saya tengok pakcik ni dari saya kecil sampai sekarang sama je. Sebab itu umur dia. Sebab dia memang macam dia dah Damn. So maknanya bapak aku dah pernah tersempak waktu kecil, dah pernah berkenalan. Tapi dia hidup lagi kan? Hidup lagi. Memang alam sana hidup lama. Sana memang So, beratus-ratus tahun. 300 tahun lah umur tu. Aku masa tu aku terpegang je dua lemak tu. Apa benda bapak aku cakap ni betul tak betul ni. Tapi memang aku percaya bapak aku pun ubat orang juga. So memang aku percaya benda-benda ni. Even makcik aku pernah saksikan. Mak Kim Muslim pernah tengok dia. Kau bayang malam-malam mak aku tak percaya tu. Dia ada konsep seeing is believing. Selagi tak ada depan mata tak percaya. Jadi adik aku nombor 4 ni dia sangatlah comel waktu kecil. Kita orang semua suka tengok dia. And ada benda dia pun suka tengok benda dia. So adik aku nombor 4 ni, aku yang selalu mandikan dia, every time habis mandi dia akan ambil satu gayung air dia letak. Aku tak tahu kenapa dia buat benda tu. Tapi kalau setiap kali aku curah air tu, dia akan nangis. Jangan. And then dia akan nangis sambil tu dia ambil gayung dia letak sini. Lepas tu dia buat macam tu. Ni. Adik kau? Adik aku nombor 4. Dia macam nak tinggalkan something untuk benda tu. Aku masa tu, Ilham kenapa ni kan? Janganlah buat benda ni kan. Nanti marah macam tu kan. Sampai mak aku yang mandikan dia pun, mak aku pernah jerit dalam tanda tau. Kau kenapa? Dia marah kan. Yelah pelik gila. Ambil air gayung letak atas lantai. Sampailah satu malam tu, adik aku daripada dapur berlari nangis. Dia kecil dah, bukan pampers lagi masa tu. Lari, mak aku terus dukung dekat sini kan. So tengok dekat tangan dekat siku ni ada kesan gigit. Mak aku ingat ular. Adik kau? Adik aku, mak aku ingat ular. Sumpah mak aku dah panik lah. Masa mak aku tengok daripada pintu bilik dia, tengok ke laluan ruang tamu tu kan, laluan hall tu lah kan. Ada budak kecil-kecil. Kecil, tinggi sikit tinggi macam tu je. Ni, jangler. Ya. Rupanya itu yang gigit. Dua gitu kan. Itu yang gigit dia. Patutlah adik aku nangis. Selama ni benda tu juga kacau dia. Kawan-kawan dia lah. Kawan-kawan dia kak. So, mak aku baru percaya. Mak aku dah percaya benda tu. Ui, ni dia dah nampak. Ya. And bapak aku naik kat luar rumah je. Luar rumah dia tengah menyapu, dia tengah bakar daun kan. So, macam mana aku nak ceritakan benda ni kan? Tak apa, aku tahu macam cerita. Mak aku kalau bapak aku. Lan, apa ni? Mak kau panggil bapak kau Lan? Panggil Lan juga. Same voice ni. Tolong ni ada benda ni kan. Saya dah nampak kan. Saya dah percaya. Lepas tu benda apa bapak aku tanya? Call. Padahal luar rumah kan. Mak aku pernah goyang kan. Boleh je jerit Lan sini. Padahal boleh so, je. Macam, tengok kan jap mak aku cakap kan. So bapak aku pelik sebab dia dah pagar rumah. Dia dah pagar dah rumah tu. Keselamatan anak-anak dia. Sebab dia tahu bila dia berubat, benda akan marah. Betul. Akan benda tu. So awalnya malam tu aku tak ada dan aku tak tahu pun cerita ni. Tapi bila aku jumpa makcik aku, which is sebelah rumah je, ni POV makcik aku. Dia tanya aku, dah bapak kau buat apa malam? Bakar-bakar rumput, tiba-tiba macam menolak something je. Sebab dia nampak bapak aku macam ni tau. Dia macam tolak je. So aku tak tahu. So aku tanya bapak aku, and bapak aku cerita balik macam mana yang aku cerita kat korang. So apa yang bapak aku buat is, bapak aku terus pejam mata, dia zikir, and kalau siapa nak percaya, tapi dia masuk alam tu. Okay, dia masuk alam tu and dia communicate dengan benda tu. Dia cakap, maksud dia dengan like benda yang kacau adik kau tu. Dia macam, kau pernah tengok cerita Insidious tak? Dia dalam rumah tapi dia dekat alam lain. Tapi dalam rumah. Macam tu. Macam tu lah yang bapak aku gambarkan. So bila dia dah nampak budak-budak tu, dia tanya, kau buat apa kat sini? Sedangkan aku dah pagar rumah. Benda tu jawab, waktu kau pagar rumah, kami kat dalam. Dia tak tengok lah. Tapi legit, benda tu legit. Yes, legit. Betul kan. So dia kacau dia aku, budak ni kan. So jangan buat, aku tu buat. So bapak, rupanya yang makcik aku nampak dia tolak tu, rupanya bapak aku buka pintu belakang. Lagi keluar. Betul ya. Bila bapak so dah okay, pintu belakang dah buka, bapak aku cakap, keluarlah.
Diorang tak nak keluar. So bapak aku sambung lagi. Sambung tolak alau diorang. Lepas tu yang macam aku nampak dia dia tutup balik pintu tu. So lepas tu baru dia kembali ke alam zahir. Itu aku percaya bapak aku. Aku percaya sebab aku sendiri dah nampak and bapak aku ni dah tolong. Yeah. Ada dulu rakaman dia bantu-bantu orang sampai dia pernah warning cakap Lily, mak aku Lily. Lily bawa anak-anak masuk anak-anak kita masuk bilik tengah. Jangan keluar selagi saya tak ketuk pintu. Dia tak pernah balik macam tu. Ini dia balik daripada merawat, atas motor dia dah sakit. Benda tu dah start seram dia. Dan benda tu dia ugut. Anak kau akan mati. Ui. Dia masih rawat tu kan. Habis rawat. Ya, normal lah. Cakap anak nombor 1, anak nombor 3. Which is aku dengan adik aku. Kepala babi dia aku kena aim. Apa salah aku sial. Aura. Aura. Wah, homework tematik punya susah. Sejak aku kena mati. Hai, aku tak kacau homework kan. So, apa aku terus ni mak aku terus tarik tangan aku masuk bilik tengah kan. So, kita orang berzikir baca Al-Quran semua. Dengar betul bapak aku balik. Terus diam. Dengar ni bapak aku walaupun dia dekat luar dengar dia hukum makam ni. Orang sampai masuk tandas and then dia azan, dia solat. Dah solat baru dia tutup pintu. Barulah kita boleh keluar. Lepas tu pernah aku kesian juga dengan bapak aku tapi dia dah stop merawat sebab ugutan-ugutan dia tu sakit lah. And pernah je dia bangun lebam-lebam ni badan dia macam kena bekam. Dia tak ada buat bekam pun. Dia bergaduh dengan benda tu seorang. Sebab kadang benda tu kan contoh lah dia pergi merawat orang yang terkena macam sihir ke apa kan. So kan benda tu kan daripada ilmu orang. Mungkin orang tu nak balas dendam balik kan. Dia nak berlawan. Orang-orang yang berubat ni kesian lah. Bukanlah kesian. Dia tolong orang. Tapi dia akan terkena tempias ataupun efek. Mungkin bomoh tu marah dia kan. Bomoh tu hantar balik dia kan. Kesian lah benda tu aku tengok. Best. Aku ikut bapak aku merawat orang dalam 3 ke 4 kali. Lepas tu aku dah tak berani nak ikut. Tapi pengalaman tu menarik lah. Even adik kepada mak aku mengajar kat Sabah. Praktikal kat Sabah jadi cikgu. And kawan kepada adik mak aku ni yang kena. Teruk dia kena. Dia tinggal kat, aku lupa area mana kat Sabah. Tapi yang dia kena lah belakang berat. Height tak terjaga. Dia tak teratur. Height tak teratur semua. Pinggang belakang sentiasa berat. So adik mak aku ni call mak aku. And mak aku beritahu bapak aku, tolong tengokkan jap. So bapak aku ini yang best yang aku tengok. Dia dekat rumah. Dekat rumah dalam bilik dia bentang kain putih. And then dia tutup mata. And kalau ikut penceritaan dia nampak as macam drone punya view tapi kat rumah sakit tu. So and then dia boleh go inside. Oh okay. Ada macam alamatin. Ala belasan ni. Ya, ilmu dia. And bila dia nampak je pesakit which is kawan kepada adik mak aku ni, nampak benda bertengik belakang ni. Ada benda duk gigit-gigit dia punya celah kangkang. Tu sebab height dia tak teratur. Benda tu makan dia. Tapi tu like orang hantar ke ataupun daripada mana-mana? Kawasan situ lah. Memang rumah tu. So bapak aku dah cuba buang. And bila dah buang okay, Lily cuba tanya Zima ni adik pada mak aku, kawan dia macam mana. Dah dengar dah bahu dia. Dia dah call, dah confirmation dengan. Tapi dekat belah pinggang dengan celah kangkang masih berat. So bapak aku buat balik tengok, okay memang ada. Memang dia kata memang tengah makan. Benda tu memang rakus gila. Ni dia nampak, bapak aku nampak berdarah ni mulut benda tu. Memang dia tengah kunyah kat dalam. Bapak aku buang and then bapak aku tutup pagarkan rumah dia orang tu. Lepas tu rumah tu terus sejuk and sebelum ni aku kata panas. Sabah panas. Legit ke Sabah panas? Tengok tempat. Tak tahu lah tapi diorang kampungan dekat pedalaman. Tapi biasa kalau kampung sejuk. Susah gila nak panas. Kampung sejuk. Rumah tu sangat panas. Even makcik aku yang duduk kat situ pun peluh-peluh nak tidur. Tak logik lah. Aku rasa kalau banding dengan Genting ke Cameron, Sabah sejuk lain macam. Ya dah, kalau kau pergi faham macam pakcik aku duduk dalam dia duduk jerantut, so rumah dia keliling hutan. Like tidur malam tak payah buka kipas pun. Dah sejuk lah. Macam tu lah sana. Tapi macam tak ada beza sangat pun aku rasa. Tapi rumah yang diorang cerita memang peluh lah. Maknanya aku tak rasa rumah tu okey tu. Memang peninggalan. Ada benda lah. Negative vibe. Negative vibe. Itu tak boleh snozon lah tu. Itu dah parah tu. Tapi yang tu yang ugut aku mati tu memang siau kau memang celaka kau.
tak nak kawan kau tu. Serius. Korang ada apa lagi nak cerita? Ke dah puas bercerita ke? Dah puas dah. Ada satu, tapi ni like nanti lah. Nanti lah episod lain. Nanti lah episod lain lah. Simpan lah, Lain simpan. simpan Takkan, lu, kan? takkan nak bagi Kan? semua. Avengers pun Kalau always bagi ada semua movie coming habis out. lah. Okay. Ha. Itu dia guys untuk episod kali ni, which is bukanlah sembang seram, pengalaman seram masing-masing. Seram. Okay, thank you saya nak ucapkan kepada Atif dan juga Bel sebab sudi join kita punya podcast. Okay, penonton kat luar sana yang mana nak bercerita boleh cerita kat ruangan komen, ataupun ada mana tahu ada kesinambungan korang nak cerita, kita boleh buat cerita juga. Okay, kita boleh buat video personally untuk korang punya cerita. Cerita yang best kita buat video. Jangan lupa kita akan kredit korang. Okay, terima kasih saya nak ucapkan kepada viewer kat luar sana yang sentiasa support kita, yang tekan button like, comment and share kat kawan-kawan. Jangan lupa juga untuk tekan notification bell supaya korang tak terlepas episod yang akan datang dan juga episod yang dah pun di-post sebelum ni. Okay, that's all from us. Thank you for watching Borak Gen